Alright, cikgu-cikgu lain mana yang belum lagi download unit journal 1? Sebab I tengok vote tu ada 2 cikgu yang tak download lagi. Cikgu tahu download tak mana tak? Cikgu Kartini dah sharekan link dekat chat educationapple.com. Maka cikgu boleh download kat sana. Okay, I cubalah share. Jangan malu-malu ya semua cikgu-cikgu. Kita hari ni santai-santai je. Okay. Okay. Okay, kita sign in. Okay, sign in dulu. Okay, boleh pergi Learning Center. Okay, so kalau contohnya saya punya dah ada Apple Learning Coach, so dia dah ada tick kat sini lah. Kalau cikgu yang belum pernah masuk, cikgu boleh masuk. Yang ni, dia ada unit 1. That's why saya kata saya tak boleh nak tunjuk sebab saya punya dah lengkap, dah siap. Terus sepatutnya dia adalah dia punya unit 1, unit 2 tu. Oh, sorry, bukan sini. Okay. Salah tekan pula, tekan Apple Teacher pula. Okay, Celebrate Journey. Kalau yang dah siap nanti cikgu nampak lah. Ini adalah tempat kita dah siap. Dia akan suruh kita download kita punya signature dengan kita punya profile yang ada frame tu. Alright? Okay. So, kalau saya nak tengok balik mana dah, saya pun lupa dah. Ini kot. Tepi tu. Okay, nampak tak cikgu sini? Unit 1, 2, 3 tu. Okay. So, unit 1. Okay, semua dah tick. Okay. So, kita akan mula dengan unit 1, overview. Kalau cikgu yang tak nampak mana yang nak download, kena scroll down sampailah bawah tu. Dia ada satu link yang suruh cikgu download. I think the first overview, my coaching. Mana dah? Tak jumpa. Yang satu lagi ya. Okay, yang ni. Sorry. Ini. Kat bawah. Okay. Start your journey, unit 1. Okay, ini overview sajalah. Okay. Tepi sini. Kenapa tak boleh masuk? Sekejap. Okay. Okay. So, setiap satu you kena go next, hampir habis semua, setiap satu. Cikgu, nampak tak yang cikgu yang baru masuk tu, nampak tak semua ni? Belum ada lagi ke? Cikgu Aina tu kata belum ada lagi video tu. Cikgu Aho. Ya. Kalau macam few teachers yang baru dapat approval daripada KJ, so diorang punya bahagian coaching tu tak keluar lagi tau. Sebab dia tak tahu, dia dah, walaupun pengetua dasar, tapi dia dah dapat email daripada Apple ke belum? Saya rasa diorang tak dapat lagi sebab tu tak keluar. Kalau tak dapat yang email dari Apple tu tak keluar, dia tak akan keluar sebab dia biasanya kita terima email tu, email tu kan, dia baru keluar. Jadi untuk bengkel hari ni, boleh ke kita share journal blank, journal yang blank tu, yang blank, so that they boleh follow the. Bolehlah kalau memang dia dah dapat pengesahan sementara tunggu hari ni kita dah buat bengkel kan. Bolehlah share lah cikgu. So saya share daripada link, so diorang download pada link iCloud je lah, boleh?
Boleh. Alright, Terima kasih sure. Cikgu Kartini. Baik. Okay, sebab nak ingat tu nak bagi tahu cikgu tu macam mana nak download, sebab setiap kali nanti dia ada kan, tapi kita punya tak boleh nak tunjuk kan, tak apa. So mana cikgu yang tak dapat tu mau tak apa, Cikgu Kartini share dulu unit 1 supaya cikgu boleh mula buat sama-sama lah. Alright. So dan pada masa yang sama cikgu kena tahu apabila you buat journal itu dalam modul sini, cikgu kena buat how to say, kita buat sekali. Biasanya kita buka, activate, kita baca, go through semua. Okay. Nanti setiap satu bahagian tu dia akan minta juga untuk jawab soalan. Saya pun kena buka ni. Saya buat 2 window lah. Okay. So bagi saya biasanya saya, sebab I guna screen besar, so biasanya saya boleh buka kepada 2. Kalau siapa yang ada 2 device, 2 Mac pun boleh lah. Macam ni, kiri kanan. So senang lah. So melalui sini dah next, baca, kita tengok yang 1.1. Ini adalah journal, unit 1 ya. Okay, kita tengok dari atas, unit 1. Alright. So activate 1.1 getting started with checklist. Okay. Okay, cikgu Ain dah masuk ya. Okay. Tak perasan. Okay, tak apa Ain, saya go through sepintas lalu dulu, nanti baru pass pada Ain ya. Alright. So yang ini, memang cikgu kena masukkan nama cikgu, title, description adalah untuk terangkan. Okay. Terangkan apa subjek yang cikgu ajar, berkenaan dengan cikgu-cikgu lah, dia punya your personal lah. Okay. Lepas tu link ini, biasanya kita akan masukkan link, contohnya lah social media ke, ataupun ada YouTube channel ke, ataupun ada TikTok ke, boleh masuk di sini. Okay. Add a description of what you do, including your focus area and other details lah. Contohnya jawatan yang cikgu ambil, sedang mengajar subjek apa, apakah jawatan cikgu di sekolah dan seterusnya lah. So I rasa ni tak ada masalah, cikgu boleh go through sikit-sikit aja. Okay, 1.1, kalau you tengok dalam tepi tu what to expect, so dia akan, you kena baca lah semua ni. Okay, ini dia punya overview sahaja. Kalau dah selesai, kita buat next. Dia akan teruslah kepada yang seterusnya. Okay. So to get your engineering groups complete. Okay, so ini dia ada bagi tahu lah. So kena download kat sini. Okay. So ini adalah yang dalam learning center. Okay. Okay, explore why coaching. So untuk checklist ini, tepi sini ni pages, pastikan cikgu ada pages. Cikgu boleh drag yang ni masuk saja. Okay, drag yang icon kat sini. Kalau cikgu tak nak drag, kita nak copy, paste pun boleh. Maknanya cikgu kena pastikan semua ini ada dalam apps yang telah install kat device cikgu. Hanya masukkan saja. Ikut apa-apa tu tak kisah. Ikut suka hati cikgu lah. Alright. Pastikan cikgu ada dah, everyone can create project, ada dah download ke untuk baca, clips ke. Kalau yang tak ada clips tu tak apa, tiada masalah. Yang lain tu ada tu boleh juga. Okay. So cikgu hanya masukkan cikgu punya item saja. So jangan risau. Okay. Cikgu yang tak dapat lagi file tak apa, bagi masa Cikgu Kartini untuk buat sikit lah. So nanti cikgu boleh teruskan. So your coaching motivation and goals, bagi bahagian nota ini, kalau siapa yang guna iPad boleh conteng-conteng, kalau tak ada yang guna Mac pun tak ada masalah, boleh type sahaja. Okay, dan saya nak ingatkan bahawa cikgu-cikgu sebenarnya journal ini adalah untuk cikgu pembelajaran kendiri. Okay, kalau walaupun saya tak ada bimbingan, sebenarnya cikgu mampu buat sendiri sebenarnya. Sebab dia ada bekalkan tutorial, tengoknya ada warna biru, yang warna highlight biru tu sebenarnya adalah link. Mungkin cikgu baca macam tu tak tahu apa kan. Sebenarnya kalau klik kat sini, nampak tak? Open link. So dia apabila klik, dia akan bawa cikgu ke bahagian clips tu untuk tutorial. Untuk kamera pun sama, dia akan ajar macam mana nak gunakan clips, macam mana nak guna cameras. Sebenarnya cikgu boleh explore sendiri dan dia ada terangkan setiap satu di sini. Okay. So saya hanya sepintas lalu bagi tahu, nanti saya akan pass pada Cikgu Ain untuk teruskan sesi lah ya. Okay. So yang ni, use the page plan what you might include your video. So coaching, motivation and goal. So bagi cikgu yang nak buat video, kalau boleh guna freeform ke, okay, conteng-conteng dulu, plan dulu, rancang dulu apakah point utama yang cikgu nak bagi tahu. Okay, you sebagai apakah motivation atau goals untuk menjadi seorang Apple Learning Coach. Alright, dan
ingatkan bahawa setiap satu task, bawah tu dia ada satu requirement. Okay, it may be helpful to consider what are your personal goals for becoming. Ini adalah soalan yang dia beri supaya cikgu nanti boleh jawab dalam video cikgu. So dan sentiasa dia ada reminder, don't include student faces or other personally. Dan kalau ada muka cikgu lain ataupun murid, boleh buatlah emoji. Kalau cikgu, kalau adult, kalau cikgu tu dah dapat kebenaran tu tak ada masalah. Tapi kalau biasanya murid tu kita tak masukkan gambar murid lah. Alright. So how can this program help you to support the goals of your school or district? Okay. How do you feel about the role of technology and how will you support teacher? So kalau boleh jawab 4 soalan ni dalam cikgu punya video. Okay. So mudahlah. So memang dia dah ada bagi tahu guided questions. So berdasarkan soalan, cikgu buatkan jawapan, nanti buatlah video. Okay. So video tu dah buat, nanti cikgu hanya tekan butang ini sahaja. So dah pilih daripada cikgu punya file untuk insert dalam. So setiap satu canvas yang ada, yang ini maknanya media. Okay. Untuk pages, mungkin pages seolah-olahnya kita punya Microsoft Word. Kalau siapa yang guna Microsoft lah. Kalau siapa yang dah biasa guna Google Docs pun macam punya fungsi lebih kurang sama untuk dokumentasi. Okay. Tapi untuk interface bagi Keynote ke, Pages ke, lebih kurang sama sahaja. Atas dia, saya maaf saya sekarang ni guna versi Mac. Dia punya icon tu ada lain sikit lah. Tapi lebih kurang sama sahaja kalau dekat iPad lah. Sekarang apa yang saya share screen ni, saya guna Mac punya version. Okay. So nanti pastikan tips ini, dia kata cikgu nak buat video menggunakan photo booth ataupun iMovie kalau cikgu menggunakan Mac. Okay. Kalau cikgu gunakan iPad, dia buat apa? Dia iPad you can use Mac using photo booth or iMovie. Ni memang tak ada clips lah. Memang disuruh ini guna buat video ni guna photo booth dengan iMovie. Okay. Tapi nak guna Keynote pun boleh buat movie. Nanti cikgu Ain akan tunjukkan ya sekejap lagi. Okay. Dan cikgu boleh klik saja ni. Seperti mana saya cakap. Okay. Open link saja, semua tutorial ada. Nak guna photo booth pun boleh. Sebab photo booth tak ada dalam iPad lah. Photo booth ada dekat Mac saja. Okay. So dan pastikan cikgu punya video tak boleh melebihi 75 MB. Kalau dah lebih tu kena compress lah. So for importing or exporting of press, see the instruction. Sebenarnya semua dah ada, dia dah bagi dah. Instruction tu ini dalam Pages. So macam mana cikgu nak siapkan tu sahaja. Okay. So ini yang bawah lah. Sebenarnya dia ada semua link-link tu dah bagi. Tahu cikgu macam mana nak buat. Okay. So itu adalah movie ya. Okay. So yang ini value, vision, your coaching, semua ini adalah jawab soalan sahajalah. Saya rasa untuk jawab soalan ni tiada masalah kan cikgu. Kalau yang tak faham, kita ada ChatGPT ke, kita ada Gemini ke, ada Copilot ke, rasa bolehlah suruh translate. Tapi gunalah cikgu punya ayat untuk minta dia tulis balik. Kalau siapa yang rasa dia punya bahasa Inggeris tu tak apa pandai tu, boleh aja, tak ada masalah. Kalau guna ayat sendiri pun boleh. Saya go through saja. Alright. Lepas itu, evaluate your creative technology skills. Maknanya cikgu buat penilaian kendiri. Okay, menilai diri anda. Okay, sekarang ni cikgu di mana? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. So bintang-bintang ni cikgu boleh ambil dan letak saja. Ini adalah contoh ya. So yang ini bawah ni adalah baru suruh cikgu isi. Yang kosong ni. Atas itu contoh ya. Bawah ni cikgu kena isi. Bintang tu boleh tarik dari sini. Ambil ni, letak sahaja. Drag and drop. Drag letak je lah. Okay. So dia dah bagi tahu setiap satu punya skala. Kalau 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. So cikgu go through sajalah. Kalau memang tak tahu, buat 1 lah. Kalau tahu sikit-sikit, 2 lah. Sebab ini hanya untuk kamu punya beginning kan, unit 1. So nanti setiap satu nanti by the end of the journal unit 5, unit 6 kan nanti dia akan tanya balik. Selepas cikgu dah melalui semua ni, nak evaluate pula cikgu punya creative technology skill selepas tamat kursus ini. Okay? Kalau laju sangat tu, mohon cikgu pause saya, boleh on mic. Okay, sebab saya walaupun guna device saya takut lupa baca kat sini ya. Alright, okay. Thank you Cikgu Kartini ya. Okay. Okay. Ain dan cuba boleh ya. Okay, bagi cikgu yang belum dapat lagi boleh ambil dulu sementara saya terangkan. Ini pun sama, bawa bintang masuk saja. Alright.
Kalau cikgu tengok ni macam tak faham apa dia cerita kan, cikgu bolehlah pergi tanyalah ChatGPT apa maksud dia. Tapi ini ayat simple-simple aja kan. Okay, saya rasa tak ada masalah. Dan ini adalah video task. Tadi ini pasal foto task. Okay, ini tadi adalah drawing task. Okay. So, dia adalah kemahiran untuk melukis, membuat video, ambil gambar. Gambar tu macam mana cikgu nak edit gambar lah sebenarnya. Dan ini adalah untuk music. Okay, untuk GarageBand nanti ya. Semua ni semua letak bintang aja. Ini pages task. Maknanya untuk modul inilah, untuk unit, untuk journal ini. Okay. Dan seterusnya number task. Numbers. Okay. Dan yang ini keynote task. Semua ini merupakan native apps Apple ya. So freeform task satu lagi. Okay. So, kalau cikgu yang baru nak berjinak-jinak dengan Apple native apps, semua apps ini adalah built-in, maknanya adalah datang, you beli iPad, you buka, dah ada. Kalau tak ada download pun dia adalah percuma. Okay, tanpa bayaran lah. Kalau kita contohnya kita beli laptop Windows apa kan, Microsoft kan kita kena ada family semua kena license kan, kena beli kan. Tapi ini memang siap-siap dah datang dengan device lah. Okay. Memang dah datang dengan device, memang adalah yang percuma lah, tanpa bayar lah. So lepas itu evaluate your creative technology skill. So yang ini dah bagi satu contoh. Okay, guna apa using magic move in Keynote. So ini adalah cikgu nak menilai. Okay, setakat mana cikgu. Okay, consider your level of experience with everyone can create project. Semua ni. Yang ni yang biru, ingatkan ada biru highlight. Maknanya ada link. Cikgu boleh buka dan cikgu boleh explore. Semua resources sebenarnya dah bagi dalam kita punya journal. Okey, kejap saya kena bagi cikgu jadi co-host dulu Cikgu Kartini ada kan? Cikgu Kartini saya bagi co-host dengan cikgu saya bagi co-host dulu. Mana berjumpa Nurul Ain. Okey. Kalau nanti ada cikgu yang minta masuk tu boleh tolong admit ya. Dengan cikgu Kartini. Thank you. So yang ni dia bagi sampel, example dan goals, maknanya apakah matlamat cikgu untuk you punya grow. By December maknanya cikgu kena set. Bila cikgu kena mencapai sasaran cikgu. So boleh tulis semua ni, isi saja. Okay. Yang ini mula dengan yang task yang kedua dah. Tadi kita yang pertama tu buat video kan. Yang kedua ni buat audio recording. Nanti kita guna GarageBand, saya akan ajar. Dan sama juga, dia akan sebenarnya ada tutorial kat sini. Open link, kalau iPad. Saya tunjuk sepintas lalu saja, nanti saya akan ajar lah. Okey. Okey, sebenarnya tengok GarageBand for iPad. Yang ini tak perlu buat screen recording. Yang ini hanya record, insert sahaja. Okey, untuk task ini. So, dia dah kata, if you are new to GarageBand, you can learn how to create audio recording in iPad here. So, semua yang ada warna biru, ingat adalah link, dia ada step by step dah semua. Okay, macam mana nak buat, semua ni ada. Okay, dan ingatkan 10 MB megabyte or less untuk recording ini, audio saja. Okay, tapi untuk yang ni, kalau cikgu dah guna GarageBand, cikgu nak guna kat sini media, kita ada satu record audio pun boleh. Record, lepas insert terus. Itu kalau tak guna GarageBand lah. Walaupun dia kata GarageBand, sebenarnya kalau record terus masuk ke sini boleh. Sebab satu lagi task ni, podcast ni memang kena guna GarageBand. Sebab dia ada suruh masukkan screen recording di sini. Alright, ini memang perlulah sebab ada screen recording. So yang itu kalau nak cepat, hanya guna media di sini buat audio recording, saya rasa tak ada masalah. Untuk yang ini, podcast ini cikgu kena record podcast ni berdasarkan soalan yang dia minta lah. Berdasarkan 3 jenis cikgu. Nanti ini cikgu kena go through sendiri Dia ada 3 types of teachers. Kita nanti tengok balik kita punya learning center punya nota lah. Okay. Dan kriteria dia using editing techniques, creating original music or Apple loops. Nanti saya akan terang lah ini. Sama semua ada yang link ni ada dia punya tutorial. Okay, approaches to professional learning, apa yang dah belajar, how did you integrate into your work, semua soalan ni jawab, masukkan saja. Nak conteng boleh, nak type pun boleh. Okay, so tiada masalah. Ini pun sama, cikgu baca,
jawab soalan. Nanti ini ada kena buat collage. Buat collage ni kena guna Keynote kan, ataupun freeform kan, tengok baca tu. Okay, we're using freeform or Keynote and demonstrate your ability to do at least one of the following tasks. Adding and formatting photo or video in your collage. Maknanya dalam collage mesti ada foto ataupun video. Okay, guna drawing tool, add handwritten annotation, doodles or both. Maknanya dalam collage ada conteng-conteng, kena guna doodles, okay, ataupun dua-dua lah salah satu. Using shape or sticky note to include text, organize or add flair. So maknanya kamu kena guna requirement ciri-ciri yang dia bagi ni, cikgu kena masuk dalam collage tu kena ada. Kalau using connector line to create diagram, ini adalah untuk yang guna freeform lah. Dia ada line tu. Okay. So sini juga ada tutorial. Okay. So yang bawah ni dah selesai lah rasanya. Dah habis dah unit 1. Okay. Dah siap tu, nanti cikgu masukin bintang dekat sini sahaja. So saya dah terangkan sepintas lalu. So basically unit 1 cikgu kena jawab soalan dan buat 4 tugasan. Okay. 4 tugasan tu, yang tugasan pertama adalah video, yang kedua audio, ketiga podcast, keempat adalah collage. Okay. So keempat-empat ni cikgu kena menggunakan semua native apps untuk menghasilkan kerja-kerja ini. Alright. So saya dah terangkan sepintas lalu, sekarang ni saya akan pass kepada Cikgu Ain. Cikgu Ain dah bersedia ke? Dah okey ke? Okey. Okay, so saya sekarang pass kepada Cikgu Ain daripada LC, daripada Kedah. Dia juga PLS juga, Apple Professional Learning Specialist, orang. So dia akan bantu cikgu untuk ajar cikgu macam mana menggunakan Keynote untuk hasilkan video dengan collage. Alright. Okay, persilakan Ain. Okay, terima kasih Teacher Ahu. Okay, sekarang saya nak tanya, suara saya clear tak? Apa tu? Suara clear tak? Clear? Suara. Okay. Alright. Okay, selamat petang semua. Okay, so pertama sekali saya nak ucap tahniah lah kepada yang dapat join hari ini. Sebab tujuan kita buat ni adalah untuk bantu menyiapkan jurnal unit 1 kan, Teacher Ahu kan. Jadi saya nak beritahu yang saya, Teacher Ahu, Cikgu Kartini, kami pun sama macam cikgu-cikgu, kami juga cikgu dan kami pun ada juga komitmen kami masing-masing. So a big clap to Teacher Ahu juga dan juga Cikgu Kartini sebab ruangkan masa pada petang ni lah untuk sama-sama bantu kita semua nak cuba untuk bantu ALC Cohort 3 untuk selesaikan tugasan. Okay, jadi sebelum tu saya nak buat sedikit survey. Okay, saya akan bagi rate lah nombor 1, 2, 3 apa. Okay, saya nak tahu kemahiran cikgu-cikgu sekarang yang ada dekat dalam ni. Okay, 1, tak pernah guna Keynote. 2, kadang-kadang. 3, selalu. Boleh tak cikgu hubung dekat chat supaya saya tahu audiens saya ni dia duduk dekat mana. So saya bolehlah nak slow ke, nak advance ke, macam tu. Kadang-kadang, okay, 2. Kadang-kadang 2, okey. Okay, so saya boleh nampak ada mix of ability lah kat sini. Ada yang memang tak pernah guna dan ada juga yang kadang-kadang guna. Okey, jadi saya akan, kalau saya cepat laju, sebab saya tak nampak kan mesej ni kan. Nanti mohon buka voice bagi tahu saya laju. So saya akan slowkan. Jadi saya nak ajar Keynote petang ni, so saya try untuk ajar slow dululah. Sebab ada yang tak biasa guna, kita rai kawan kita yang tak biasa guna. Tak apa, kita belajar sebab nanti lama-lama kita pun akan pandai juga. Okay. So saya akan share screen. Okay, saya akan fokus pada tugasan yang pertama dululah. Tugasan yang untuk buat collage yang guna Keynote tu kan. So saya try untuk share screen lah. Okay, so kalau sekarang ni saya nak siapa yang ada iPad masing-masing. Okay, boleh dengar ke suara saya? Okay, siapa yang alright, siapa yang ada iPad masing-masing boleh buka Keynote masing-masing. Okay, saya punya paparan ni sebab saya dah masuk dekat bahagian team lah. Okay, saya buka note balik lah. Okay, bila kita tekan tambah kan dekat sini kan. Jadi dekat sini ni ada tambah. Okay, jadi dia akan keluar choose a theme, start and outline dan juga cancel. Okay, jadi macam mana nak nampak macam paparan yang saya buat tadi.
Jadi kita akan pilih choose a theme. Choose a theme. Jadi kita akan nampak dia akan bagi kita cadangan-cadangan template lah kan. Cadangan orang kata kalau tu presentation punya slide lah. Kita nak macam mana kan. Kita nak basic. Sorry ya, interrupt sikit yang apa ni, yang Google Meet tu ke slide ke sebelah kiri. Sebelah kiri, okey. Simpankan. Okey. Okay, so kita akan nampak lah apa yang ada pada paparan keynote choose a theme tu. Dia ada basic, dia dynamic. Okay, basic ni dia macam nampak static lah background dia. Kalau dynamic dia punya background pun bergerak-gerak. Tu yang best tu. Nanti saya tunjuk apa yang best guys tu. And then ada minimal lah macam-macam. So hari ni kita nak fokus. Okay, saya pilih satu. Saya pilih basic dahulu. Okay, saya ambil basic white lah. Kan? Saya ambil basic dahulu. Okay. Basic white. Okay, alright. So bila cikgu tekan, cikgu dah pilih team, cikgu akan masuk paparan presentation macam saya. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Okay, jadi first benda pertama yang saya selalu buat adalah pertama kita nak cari balik, nanti takut susah sebab kita baru beginner kan. Adalah kita cuba untuk rename kita punya file dulu. Kita rename, kita bagi tahulah ni tugasan, contoh tugasan 1.1 professional collage. So kita rename professional collage. Contoh macam tu. So mudahlah nanti kalau kita nak cari balik kan, kita pun tak pening kalau kita tulis macam presentation 70, presentation 2 ke. So kita tak tahu file tu kena try buka lah satu-satu kan. So ni kita rename dia dulu. Okay, bila lepas kita dah rename, okay, saya nak tunjuk sikit fungsi lah dekat atas ni apa yang kita boleh buat dekat keynote ni sebenarnya. Okay, jadi dekat atas ni ada beberapa features yang ada di dalam keynote dan sebenarnya paparan features ni ada juga di pages, akan jumpa di apps, native apps yang lain. Jadi kalau dah biasa guna yang ni, insyaAllah bolehlah nak explore untuk pages pula dan juga numbers lebih satu. Okay, so bila dah masuk pada paparan ni, okay, bila kita kena buat collage, benda pertama yang kita fikir mestilah gambar kan. Maksud kita nak masukkan gambar kat dalam tempat ini sebab kita nak buat collage. Jadi dekat mana kita nak add gambar tu adalah ada lambang yang macam picture ni. Okay, bila kita tekan lambang picture ni, dia akan keluarlah pilihan sama ada cikgu nak guna foto atau video ataupun cikgu tak ada foto atau video lagi, cikgu nak ambil gambar memang lolo tu juga orang kata. So cikgu ambil kamera, cikgu tangkap melalui kamera. Ataupun cikgu tak mau guna yang tu, cikgu boleh ambil juga dekat ni lah, image gallery pun boleh insert daripada situ. Ni kalau nak ambil media lah saya tengah terang kan. Okay, lepas tu kalau kita kan saya cakap tadi ada Teacher Ahu ada sebut dekat keynote pun kita boleh buat video. Yes, kita boleh buat video dengan masukkan rakam video kita lah melalui sini. Dan juga dalam masa yang sama kita pun boleh ambil video yang kita dah record. Ada cikgu minta slow sikit. Oh laju. Okay. Langsung cerita slow dah. Okay. Cikgu lost kat mana Cikgu tu lost kat mana? Dia boleh ikut tak sampai sini? So far dia tak kata lost kat mana dah. Okay, slow sikit aja. Ayu teruskan tapi slow sikit. Okay, so saya cuba slow Okay, jadi kalau saya nampak kan saya punya executive touch ni Teacher Ahu nampak tak? Nampak ada. Okay, nampak. Okay, alright. So foto atau video ni adalah tempat kita add daripada benda yang dah media tu dah ada dah dalam kita punya iCloud ke dalam device ke, so kita boleh tekan dia ada lah. So kalau kamera ni memang kita tangkap satu. Boleh nampak tak? Okay. Nampak ke kamera? Kan ni kamera. Ni kamera yang kita ambil daripada keynote. So saya tangkaplah satu gambar saya. So use photo. Okay, macam tu. Tapi dalam tadi kan sebenarnya masa kita guna kamera dalam ni pun ada features yang mana bila kita dah tangkap, okay, saya tangkap 1, 2, 3. Okay, dia ada perkataan retake. Maksudnya tak puas hatilah gambar ni tak comel. Retake je, tak payah keluar balik. Retake je. Tak retake lah sampai kita puas hatilah. Macam tu. Okay. So kalau kita tengok juga dekat kamera tu tadi, ada juga video. Tapi sebab ni recording video is not available by Umpang. So kalau cikgu sebab saya duduk dalam Google Meet, so cikgu boleh rakam video cikgu bercakap sendiri. Maksudnya yang tadi kan ada macam coaching filosofi video kan, coaching video tu. So kita rakam
then kita ni lah, kita masukkan. Okay. Dan kita pun dah ada satu video lah, nanti yang tu nanti saya akan tunjuk. Okay. So nampak tak kat situ macam mana dulu nak masukkan media daripada tempat lain ataupun ambil daripada melalui Keynote sendiri ke dalam slide Keynote ni. So yang ni kan, yang dekat sini kalau kita nak masukkan gambar atau video. Okay, lepas tu dah kita masukkan gambar. Okay, saya kena tangkap lah satu gambar tak pasal gambar ni satu. So saya dah masukkan satu gambar. Okey. Yang belakang ni saya delete dulu lah. Okey. So saya dah masukkan satu gambar. Lepas tu bila gambar ni kan kadang-kadang kita biasalah kita macam buat kat tempat yang background tu kita tak mau, kita nak gambar kita je. So jadi macam mana kita nak buat? So ni ada berkaitan dengan format. Okey, kita akan pergi pada bahagian brush. Okey, cikgu nampak kan dekat cikgu punya Keynote ada macam brush tu. Okay, bila cikgu tekan dia akan keluar pilihan style, image, arrange. Okey, kalau cikgu pergi dekat image, cikgu akan nampak perkataan remove background. So cikgu boleh remove background gambar cikgu. So done. So cikgu dah dapat gambar yang tanpa background. Sebab kadang-kadang kita gambar yang kita macam terlupa background dia tak okey ke apa kan, tak on point ke. Jadi cikgu boleh buat macam tu. Okey, lepas tu dalam masa yang sama juga sebenarnya untuk cikgu cantikkan cikgu punya gambar pun cikgu boleh tambah border kepada dia. So gambar cikgu akan ada border lah. Tapi ni tak nampak lah sebab saya pilih warna ni warna putih. So saya ambil border warna hitam. Border dia. So saya pilih colour hitam border dia. Okay, so saya naikkan lah. So dah nampak kan? Nampak tak? Daripada kita remove pula, kita boleh stylekan kita punya gambar dengan tambah border. Dan juga kita boleh tukarlah warna border kita tu, kita nak warna apa. So biasanya kita kontra lah kan dengan background. Kalau background gelap, border kita cerah macam tu. Dan kita pun boleh adjust dia punya ketebalan dekat bahagian width ni. Dan masa yang sama juga, cikgu boleh adjust shadow dia. Cikgu nak nampak shadow tu belah mana. Belah kanan ke, belah kiri ke, atas ke, bawah ke, cikgu boleh adjust. Reflection pun sama, ni kita nak edit dia punya reflection shadow tu. Dan juga ni adalah opacity gambar. Maksudnya kalau kita nak nampak terang macam ni lah, paling 100% lah. Kalau makin slow ni, makin orang kata tak nampak lah kan. Dan biasanya kita akan main dekat opacity ni bila kita nak tekak ataupun surih gambar. Nak lukis kan. Okay. Alright. So sampai situ. Okay, jelas tak? Jelas tak sampai situ? Okay. So ni lagi satu pula. Okay, arrange. Okay, arrange ni saya kena ada dua objek lah. So saya bagi tambah satu objek kat sini. Okay, arrange. Arrange ni adalah kita nak arrange kedudukan sama ada objek ataupun image dekat dalam Keynote ni. Jadi sama juga bila kita pergi dekat brush, dia akan ada perkataan arrange. Pada bahagian atas sekali ni dia adalah kedudukan sama ada benda tu duduk dekat belakang tu kat depan. So cikgu boleh adjust kat sini je. Tengok bila kita ambil yang paling ujung tu maksudnya yang petak tu berada di belakang gambar saya. Bila saya ke depan kan, petak tu akan kembali ada kat depan saya. Macam itulah cara kita nak bermain dengan Keynote. Maksudnya kedudukan. Dalam masa yang sama pun sebenarnya kita boleh flip. Nak rotate ni pun boleh. Boleh rotate. Ni saya ambil contoh bentuk square. Sebenarnya kalau macam contoh macam kita buat corak-corak yang memerlukan kedudukan yang macam kita nak adjust dia jadi 180. So kita ubah je lah dekat sini. Sangat senang kan. Just duplicate lepas tu ubah. Saya bagi contoh. Okay, macam yang ni. Ni bentuk petak. Okay. Lepas tu tapi dalam masa yang sama saya nak dia jadi yang menegak. Kan dia duduk macam ni kan. Tapi yang satu ni saya tak mau dia sama melentang macam ni. Jadi bila saya pergi kat format, ambil kat rotate, pergi je, adjust je sampai macam mana yang kita nak. Saya nak dia tegak macam ni. So lebih mudah lah. Maksudnya tak orang kata rotation tu senang nak buat. Okay, ni untuk bahagian untuk adjust macam ni lah. Okay, so bila cikgu buat contoh professional collage, okay, sebenarnya tak ada betul salah pun sebenarnya dekat dalam jurnal ni sebab jurnal ni jurnal kita, kreativiti kita. Okey, jadi cikgu mungkin cikgu macam ada idea yang macam
okey nak buat gambar dekat tengah, lepas tu dekat tepi-tepi ni macam mind map contoh kan, cikgu letak yang ni dekat sini, yang ni dekat sini. Lepas tu cikgu nak tambah arrow dekat atas ni. Okey. So cikgu carilah arrow dekat sini. So sama juga arrow ni dia duduk dalam kedudukan macam ni kan. Jadi apa yang cikgu perlu buat? Again, pergi dekat arrange, pergi dekat rotate, cikgu rotate je sampailah cikgu puas hati. Macam mana arrow yang cikgu nak. Okey, saya dah dapat dah macam ni. So saya pun buatlah dia punya anak panah tunjuk macam ni. So ni lah dia punya setting. Okey. Dan sebenarnya kalau cikgu bermain dengan ada lagi satu feature dekat atas ni adalah bahagian shape. Dekat shape ni ada banyak sebenarnya yang cikgu boleh explore untuk cikgu nak bubuh dalam cikgu nak hias lah orang kata ataupun nak bagi information dalam bentuk bergambar. Kadang-kadang kita macam tak apa orang kata tulisan banyak sangat boring kan. So kita try nak explain kita punya professional collage tu guna image lah. Contoh cikgu nak dia dalam mungkin dalam gambar apa dia cikgu nak cakap education. Kita kena cari ni. Okey, cari laptop contoh. Cikgu nak cakap pasal teknologi. Laptop. So laptop ni sekarang warna dia by default warna hitam kan. Sebenarnya cikgu boleh tukar warna dia. Cikgu boleh tukar pergi dekat style. Dia daripada hitam cikgu kata nak putih. Cikgu boleh tukar warna dia jadi putih. And then cikgu boleh bawa dia pergilah kat mana yang cikgu nak pergi kan. Macam tu. Contoh ni cikgu nak cakap yang cikgu adalah orang yang sangat berminat dengan teknologi dan cikgu nak orang lain pun pandai gunakan teknologi. So cikgu pun pakailah gambar laptop ni dan cikgu tulislah sikit bawah tu kan. Nak tulis pun sebenarnya dekat shape ni pun boleh ada teks. Bila kita pergi tekan, lagi sekali saya tekan shape ni, pergi dekat shape yang kosong. Saya tekan kat shape ni, saya pergi kat format. Sebenarnya cikgu boleh tulis sesuatu kat dalam ni. Ni terbalik lah sebab tadi saya rotate dia kan. So cikgu boleh tulis lah I love teknologi. Ikutlah requirement soalan cikgu dia nak macam mana. Okey ni kalau kita tulis dekat live shape tu sendiri pun kita boleh tulis apa yang kita itulah yang kita nak buat kan. So ni untuk bahagian collage lah secara statik. Okey kan saya cakap tadi ada satu lagi slide, dia slide yang bergerak-gerak. So bila dia bergerak-gerak macam menarik lah. Dari situ kan. So kita pergi kejap, kita keluar balik. So kita tekan sama juga, bila kita nak pilih team kita tekan plus, choose a team dan kita akan jumpa balik bahagian depan ni, bahagian choose a team. Jadi cikgu kalau cikgu nak background yang bergerak-gerak antara suggested background, okay, see all. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. So cikgu boleh pilih mana yang background bergerak yang cikgu minat background colour dia. Okay, contoh saya pilih, saya nak macam nampak macam langit-langit sikit. So pilih yang ni. Okay, saya pilih yang kosong lah kot belum. Okay, so cuba saya try play cikgu nampak tak background dia bergerak? So kiranya dia, bila dia jadi video pun dia akan bergerak macam tu. So kiranya lepas tu bila cikgu nak buat video, jadi contoh kalau dia hanya ada perkataan sahaja kan. Okay, tadi nak kat mana? Okey, kat mana kita nak cari teks untuk tambah teks dalam Keynote. So kalau kita selain daripada tadi yang kita pakai shape tu, kalau kita pergi dekat shape sendiri, sebenarnya pada bahagian basic shape ni ada perkataan teks. So cikgu bolehlah edit untuk tulis apa-apalah pada contoh apa. Hi everyone. I am VLC cohort 3 participant. So cukup. Okay. So dapat dah sini. Lepas tu sama juga bila cikgu nak ubah tulisan, cikgu akan pergi dekat brush. So cikgu bolehlah ubah tulisan pada bahagian teks, font. Boleh nak pilih nak tulisan mana yang berkenan. Lepas tu nak besarkan tulisan pun dekat sini juga. Besarkan. Okay, lepas tu nak bold ke? Bold pun boleh. Nak apa italic pun boleh.
nak underline pun boleh. So ikutlah. So saya try buat macam ni. Okay. So lepas tu kan, lepas tu cikgu macam boring lah kan kalau kita kalau kita play balik kat sini. Hi everyone, ni boring, yang bergerak cuma background belakang je. Okay, sebenarnya cikgu pun boleh animate cikgu punya tulisan. So tengok bila saya tekan, okay lagi sekali bila saya tekan dia akan keluar animate. Jadi animate. So boleh tambah add boot in, add action, add boot out. So cara dia masuk dengan cara dia keluar cikgu boleh control dia. Okay. So contoh kalau saya pilih dekat sini, saya nak dia fly in masuk, tulisan ni fly in masuk. So dia nampak macam tu lah. Okay, kalau dia skip, dia main macam tu. Okay. Ataupun yang famous selalu orang guna adalah keyboard ni lah. Memang selalu lah orang guna. Dia nampak macam tu. Okay, so tekan die. Okay, so bila kita play, dia on tap. So tadi dia bergerak bila saya on tap pada dia sebab dalam animation tu saya tak ubah lah. So boleh je kalau kita nak start after transition ke. So cikgu pun boleh decide cikgu punya tulisan tu berapa lama delay. Okay, kenapa saya ajar pada tulisan ni? Sebab bila contoh cikgu nak buat video, tadi kan saya tunjuk yang cikgu rakam video kan. Jadi cikgu nak video bercakap tu maksudnya cikgu masukkan video kat sini. Lepas tu video tu dia punya subtitle dia tu macam taklah laju sangat. So cikgu bolehlah decide dia punya orang kata setting masa dia tu. Jadi sesuai lah. Dalam bab ni memang kena pandai main dengan animation punya arrangement. So tu ni lah. So cikgu bila cikgu explore cikgu akan ni lah. Okay. So saya try tengok. Saya rakam satu. Saya buat. Tak boleh lah ni. You tak boleh nak rakam sebab tak boleh kan. So kiranya nanti cikgu cuba rakam, cikgu buat cakap macam hi everyone, I am LC cohort 3 participant. Lepas tu cikgu tengok tulisan tu dia masuk macam mana. Kalau dia laju dekat mana tadi saya ajar, bila cikgu tekan animate, cikgu tekan pada situ, cikgu buat dia punya delay ni cikgu nak berapa lama. Dia maksudnya tulisan tu bergerak. Okay, contoh okay, saya tunjuk ni kalau pada 1 saat contoh. So 1 saat punya laju macam ni. Okay, so kalau dia ambil masa lama sikit, okay kita try. Kalau duration dia 65 saat. Okay, delay dia 30 saat. Lambat dah ni. Nampak tak kelajuan perkataan tu dia berbeza. So bolehlah sebenarnya kat sini boleh buat video. Okay. Lepas tu apa lagi yang dekat keynote ni yang saya nak sebenarnya kalau guna basic skill tu pun cikgu dah boleh hasilkan collage yang baik lah sebenarnya. Yang tadi kalau cikgu tengok dengan ada background bergerak dekat belakang, lepas tu ada tulisan macam ni kan. Okay. Lepas tu dekat dalam ni, okay, so tadi yang saya sebut tadi yang macam dekat bahagian shape ni, sebenarnya memang ada banyak sangat shape yang cikgu boleh explore based on cikgu punya idea. Okay, kalau saya kan, saya jenis yang macam kalau saya nak buat benda tu jadi infografik. So tadi teknologi saya cari laptop, okay, lepas tu next, contoh cikgu ni nak kata cikgu ialah seorang pemikir lah, maksudnya cikgu ada macam idea-idea baru. So kita pun carilah brain. So keluar brain. So ni kita punya ni lah brain idea kan. Lepas tu apa lagi berkaitan dengan idea. Contoh idea tak nak pakai brain lah, nak pakai ni apa panggil lampu mentol apa panggil tu bar. Okay, so cikgu tak nak pakai gambar tu, cikgu pakai gambar ni. So again sama juga benda ni dia by default, kalau saya ni warna hitam lah by default dia, jadi cikgu boleh ubah je colour tu jadi interaktif ikut. Selain daripada kita guna kat depan yang colour preset ni, kita pun boleh pakai colour-colour yang colourful ni, ataupun dekat gradient kita boleh letak dia jadi tone. Kita ubah ikut kita punya creativity kan, kita nak macam mana, kan dah settle dah, dapat dah tone colour, okay, ni tak nampak sangat. Macam tu. Okay, lepas tu cikgu pun kalau tiba-tiba rasa nak kedudukan colour tu satu atas satu bawah, cikgu boleh flip je colour tu. Dan sama juga kalau cikgu nak fill guna image dari luar pun boleh. Contoh cikgu nak benda tu
dia petak-petak kan. Cikgu download something gambar daripada luar, gambar petak-petak, change image, choose foto. Choose foto, lepas tu ambil petak tu. Tak apa, saya ambil je foto mana nak masuk. Gambar apa ambil je lah gambar ni. Tu nampak? Mentor tu dah berubah dah ikut style image tu. Boleh scale to fit, boleh type, boleh stretch, boleh original size. So macam tu lah. So kiranya memang kalau yang basic ni pun dah banyak explore. Okay, ada soalan tak dekat chat kot? Ada yang duk explore Keynote dia lost? So far tak ada. Okay ya? Okay, alright. So itulah sebenarnya macam tak ada pun format memang macam mana nak buat collage kan teacher kan. So memang based on creativity masing-masing untuk buat. So just kena tahu basic step lah macam mana nak guna animation, macam mana nak masukkan teks, dekat mana nak cari apa objek ni, apa yang shapes. So memang boleh ni lah. Betul? Betul macam teacher Ahu cakap ni metode task collage freeform ataupun Keynote. Okay, so macam mana? Okay, lepas dah siap tadi kan, dah ada yang macam ni, okay, dah ada macam ni. Okay, saya masukkanlah gambar saya yang tadi. Sorry tak boleh tunjuk pula yang record video tu. Boleh. Remove background. Mungkin I hanya tunjukkan macam mana dia ada satu, I think di kriteria dia buat apa, masking ke apa, kejap I tengok. Ada Dia ada satu, dia suruh buat untuk collage. Okay, dia punya collage dia ada kata, okay, adding formatting foto dah ada. You cuba guna Apple Pencil untuk doodles ke apa ke? Doodles ada, okay. Kata using drawing tools to add handwritten annotation, doodles or both. Ataupun using shape or sticky note untuk text. Macam tu. Yang ni bila kita ada yang Tegahul, untuk kali ni macam tak ada masking. Ya, masking tak ada, betul. Baru nak baca tak ada masking. Dia hanya tak ada masking tak ada masking. Yang tak ada saya tunjuk sikit yang pensel punya ni kan jenis-jenis pensel. Kali ni dia guna drawing tool, drawing, doodles dengan guna shape. Okay. So lepas lagi satu lah drawing lah kan. Mungkin boleh tunjuk guna shapes macam mana nak combine shape. Cuba guna cara combine shape, maknanya guna beberapa shape combine jadi satu benda yang baru. Faham. Simple. Sebab dia guna shape kan. Okay, I ajar tunjuk guna pensel dulu lah. Boleh. Okay. Guna pensel untuk ya, ada yang on mic kot. Cikgu Kartini kan? Ya, okay. So dekat bawah ni, okay, bila kita touch tu pensel tu sebenarnya ada pensel-pensel yang berbeza lah dekat sini. Okay, so saya tunjuk yang pertama ni adalah bila kita tulis, dia jadi tulis. Okay, tengok dia akan jadi daripada tulisan pensel, dia akan jadi teks lah macam ni. Kalau yang pensel yang pertama ni, okay, ni adalah pen. Kalau yang kedua ni dia bila kita tekan dia sekali, dia akan keluar ketebalan pen tu. Daripada hujung paling halus sampailah yang tebal. Okay, yang ni pun sama. Yang ni pun daripada hujung paling halus dan juga ke paling tebal. Yang ni crayon. Kalau kita buat dia macam crayon. Pun sama, ada dia punya ketebalan dia. Okay, yang ni adalah untuk kita nak color dan juga ni lah. Ni kalau kita nak buat shading ke kat lukisan kita kan, ataupun kita nak warna dalam, okay, saya buat satu. Okay, contoh saya buat satu bentuk. Okay, lepas tu saya tekan yang apa tu panggil tube lah. So dia je sekali je, tap on sekali tu dia akan warnakan keseluruhan. Lepas tu dalam masa yang sama kita pun boleh nak buat shading colour kepada tu. Boleh pilih colour gelap tu. Ni biasa macam kalau kita lukis benda yang ada reflect lah, macam kita nak shading sikit je macam tu boleh. So memang ni orang yang melukis dia sukalah kan, dia nak colour-colour semua tu. Okay, yang sebelah dia adalah eraser. So kita boleh padat. Eraser ni pun dia ada sizing dia, nak besar ke nak kalau yang besar cepatlah kalau kita nak padam benda yang
banyak kan ruang yang besar, so sesuai lah ambil yang besar. Dan ada juga yang kecil untuk kita pandai sikit-sikit. Yang ni untuk apa panggil, separate kan yang ni. Yang tu bagi separate kan untuk kita separate part-part dia. Okey. So tu untuk pensel lah, bahagian pensel. Kat mana pilih, bila kita pilih pensel yang tu itu kita panggil lasso tools. Dia untuk untuk lasso tu kan. lasso tool dia untuk Dia pun belajar. apa yang kita dah lukis. Lasso tu. Okey, jadi ni adalah penggunaan pensel lah untuk drawing. So biasanya kot lah cikgu, okey contoh cikgu, okey paling senang lah kita nak lukis, nak buat bubble lah dekat mat tu. So kita pun buat lah bubble dekat mat tu. Lepas tu kita pun nak warna dekat dalam dia kan. Kita ambil lah warna-warna. Saya dapat warna tu. Lepas tu saya kata lah boring dah pula satu ni je. Lepas tu saya pun ambil warna gelap sikit ke dia nak buat macam ala-ala. So saya pun letaklah sikit shading macam tu ke. Macam ikut kreativiti masing-masing lah. Tapi macam tadi teacher aku kata dia ada requirement dia. Nak shapes, nak ada apa? Foto nak ada drawing. Foto dengan doodles. Salah satu pun boleh sebenarnya. Salah satu pun boleh. So kiranya dah settle lah sebenarnya. Betul. Jadi kalau dah masuk shape tu, okay, tekan done, dah siap lukis. So lukisan kita ni dia dah jadi satu geng tau. Bila kita lukis sama-sama, dia akan jadi satu geng, dia gerak-gerak sekali. So rasanya boleh ungrow lah. Tak boleh So cuma boleh edit drawing lah. Guna lasso tu untuk lasso tu lah. So ni dia jadi satu geng je. Okay. Ya. So ni pun boleh duplicate. Tengok bila kita guna tadi yang lasso tu teacher sebutan dia. Kita boleh duplicate. Ada dua dah. Lukisan tu dah ada dua dah. So senang lah kan. Dia tak ikut Okay, dia ada duplicate, ada resize, ada delete, ada copy, ada cut. Okay, so kita try tengok. Kalau resize, so boleh kecilkan dia. Lukisan tu pun kita boleh kecilkan dia ke, nak besarkan dia ke. Ni contoh kalau kita nak buat gambar pokok banyak-banyak kita lukis satu pokok. Okay lah satu pokok. Okay, lepas tu kita colour dia sikit. Sebab tak ikut. Cikgu kalau nak warna kan, cikgu kena pastikan yang line ni dia rapat. So dia baru dia boleh warna dia whole. Ready dah. Bahagian tu pokok kot. Tak boleh lagi sebab pokok yang di tengah-tengah tu dia nak tutup. Betul-betul kan. Apa dia lukis awan ni. Tu pun lukis bushes yang okay, tak apalah saya lukis macam ni. Ada permintaan tunjuk macam mana nak animate drawing tu. Nanti Ain tu buat satu boleh? Animate drawing tu, line drawing. Susah pula nak ni. Set. Sana nak tidur ni. Lukis yang baru lah. Apa tadi? Dia ni lah. Silap patut pun. Okay. Alright. Okay, so dapatlah dah ni kan. Okay, lepas tu kita nak buat dia macam ada. Okay lah, macam tu. Okay. Lepas tu tadi, apa nak animatekan drawing kan? Ya. Okay, so kita lukis satu daun konon jatuh dari atas ni. Macam ni.
Okay. Okay, nak animate drawing. Okay, cikgu pilih drawing ni. Okay, cikgu nampak tak? Dia keluar perkataan animate. Saya nampak? Boleh ikut tak? Lagi sekali saya tunjuk Okay. Bila cikgu tekan dekat lukisan daun ni, okay, dia akan keluarlah dia punya cut, copy, paste, delete, edit, drawing, select object, format. Lepas tu nampak ada nak panah yang hujung tu, nampak ada animate. So cikgu boleh tekan animate dan add built-in. Kalau saya suka apa yang create path tu. Saya create path kat mana? Action kot. Ni. Okay. So bila saya create path, saya boleh tentukan daun tu dia nak bergerak ke mana. Okay. So saya nak buat daun ni dia jatuh ke bawah lah. Ini. Okay. So tu nampak tak? So done. Tadi sebenarnya kau tengok agak laju sebenarnya duration dia. So kita tak mahu dia laju sangat. So kita pun tambahlah saat kat dia kot. Mungkin dalam 4 saat. Okay. Lepas tu kita try play balik. Kita nak slow sikit. Okay, tu pun dah laju juga lagi. So kalau daun jatuh, saya akan pakai ni lah motion path ni sebab kita boleh adjust dia nak gerak ke mana. So sama juga kalau kita lukis contoh gambar, tak apalah saya lukis burung macam burung macam ni je lah. Kan? Okay. Lepas tu nak dia gerak pergerakan burung sama juga. Saya pilih dia seorang je lah. Lepas tu dia akan keluar, okay, pilih animate, add action. Kalau saya akan pilih create path. And then kita buatlah burung tu dia terbang dari ke bawah naik atas. Sampai hujung. Ni laju ni. So done. Boleh pilih duration dia. So dia slow sikit. 7 saat. Okay, dia jatuh dulu. Sebab ada 2 animation dekat sini. On tap semua. Okay, ni sebab apa dia jadi macam ni cikgu? Sebab saya punya setting on tap. Maksudnya bila saya tap, barulah dia bergerak. Sebenarnya boleh je nak buat sama-sama pun boleh. With good one pun boleh. Sama-sama dengan daun jatuh tadi tu pun boleh. Selepas daun jatuh pun boleh. After good one. So saya try lah buat with good one Kita buat with good one. So kita tengok macam mana dia punya. Nampak tak? Dia akan bergerak sama-sama dengan daun tu. Kalau kita buat with good one. Tapi kalau kita buat after good one, so dia akan so daun jatuh dulu, kemudian saya tak payah on tap, dia akan bergerak sendiri. Selesai je daun tu jatuh, dia akan bergerak sendiri. Okay. Boleh ke cikgu? Sampai situ? Sebenarnya cikgu yang permintaan adalah untuk yang line draw tu, maknanya cuba you guna daun tu, you bukakan animation tu guna nak draw. Nampak Macam redraw. Dia nak redraw punya tu. Yes. Boleh. Yang ni pun boleh sebab nanti kalau cikgu nak buat video kan, ini cara nak buat video lah, nak bergerak-gerak sikit tu lah. Betul. Kalau yang tu kita pakai line draw lah, macam kita lukis tu kan. Okay, yang ni pun sama rasanya. Okay, bila kita pilih line draw, kita pilih line draw, lepas tu bila kita, ni pun sama, kita nak start on tap ke after transition. Tapi tak apalah, kali ni kita buat on tap. Lepas tu dia punya duration ni macam tadi jugalah, kita nak dia nampak lukisan tu cepat siap ke lambat siap. So kalau kita nak lambat, kita panjangkanlah tempo dia kan. Macam kat sini kita ambil 5 saat. Okay, so bila kita play, dia lambatlah sikit. Tapi dia memang nampak macam kita lukis lah. So kalau macam contoh, ada yang saya dah buat dah juga, saya tunjuk. Yang ni sikit. Macam yang ni. Picasso tu tunjuk lagi. Kan? So yang ni memang nampak lah fully, sebab bila kita banyak lukis, banyak lagi lah dia punya motion dia tu. Macam tu. Okay. So ya. Yang tu okay dah. Boleh cikgu, mana siapa cikgu yang tanya tu? Boleh tak dapat tak step? Ada cikgu No Ainos tu, tadi yang dia tanya tu. Okay. Alright. Apa lagi nak cover? Shape. Ajar lagi sikit shape, nanti ajar macam nak export sebagai video dengan image.
Okay, untuk shape nak combine kan? Ya. Mungkin you ambil contoh nak combine apa sekejap. Buat rumah ke, buat rumah, basic rumah ke? Buat rumah sudah ada kan, sedia ada kan. Nak buat apa? Robot ke? Nak buat robot ke? Robot tapi nak combine apa? Nak just macam nak tunjuk boleh you guna, ini bagi cadangan, bagi hot air balloon. You cari hot air balloon, lepas tu buat yang dia punya hot air balloon tu dengan kompok boleh. Thank you Jin. Ada tak? Ada hot air balloon, macam ingat ada tak? Ke air balloon je? Balloon. Mungkin balloon saja, lepas tu you bawa lagi, bawah lagi. Macam tu ke? Tapi ni air balloon biasa je lah. Dekat dalam shade ke teacher? Ke nak combine? Boleh you guna balloon tu, lepas tu combine dengan bawah tu you guna shape. Sebab nak tunjuk combine shape kan. Okay, balloon. Okay, ni kan. Okay, so kita pakai ni, lepas tu kita pakai petak kan? Petak kat bawah tu. Kita pakai petak. Okay. Elok tu. You boleh dah letak bawah dulu, nanti yang atas tu, yang bawah tu dia punya bawah tu you boleh potongkan dia, guna cropkan dia. Okay, set. Ni nak tambah dia punya tu macam tali-tali dia tu. Balloon tu kan ada tempat yang kecil tu kan, you boleh potongkan dia kan, boleh cutkan dia kan. Intersectkan dia. Nak cut yang tu ke? Yang apa? Yang hujung dia ni. Hujung tu kan. Okay. Nak cut dia. Tunjuk sikit aje lah contoh cara macam mana nak combine, macam mana nak crop dia punya, macam mana nak combine, guna yang 4 tu lah, yang combine shape tu. Nak bagi jadi bentuk bulat ke apa bawah tu? Nak bagi petak macam ni. Apa tu? Tak ingat lah, kena ambil tengok satu lah hot air balloon ni. Nak potong dia kan? Okay. So, you select dua-dua, lepas tu bagi combine shape. Select objek. Okay, dan combine dua, lepas tu pergi brush. Saya nak select. Okay. Arrange. Okay. Bottom. Bawah. Tarik bawah. Oh, yang ni. Okay, yang combine shape ni kan. Okay. So kita akan hilangkan lah kan, macam tu. Nak tunjuk yang ni dia boleh crop lah. Okay. Nanti you masukkan kalau nak bentuk ni lah. Okay. Betul tak bentuk ni? Tak apa, agak-agak nak tunjuk teknik saja bagi tahu cikgu dia. Sebenarnya kita boleh buat banyak-banyak benda, guna dengan menggunakan shapes. Kalau yang tak pandai nak lukis tu, kita boleh guna shape gabung-gabung lah, nak buat robot ke, nak buat apa pun boleh sebenarnya. Okey, tadi cikgu lain boleh ikut ke step yang crop shape tu? Saya nak tunjuk lagi sekali. Cikgu okey ke kalau nak guna combine shape tu? Ada 4 lagi sekali kita tunjuk. Sebab tadi saya pun lost. Okay, alright, kita pergi kat sini. Kita katakan kalau nak buat hot air balloon, kalau kita cari atas ni hot air balloon, tak keluar lah, kiranya tak ada lah lukisan dalam shape hot air balloon. Jadi kita boleh ambil apa yang dekat. Kita ambil lukisan balloon dulu. Okay, lepas tu kita tak nak bahagian bawah tu, jadi kita ambil ambil shape petak ni kan. Jadi kita akan letak pada bahagian ni untuk nak hilangkan dia nanti. Okay, so kita akan select dia. First select objek, select dua-dua. Dan lepas tu pergi pada brush, pergi dekat arrange.
Dan kemudian pergi yang bawah sekali, combine shape. So kalau nak hilangkan macam ni lah, kita ambil yang ni. So dia akan hilang bahagian bawah tu. So tinggal yang separuh yang atas tu je. Benda ni pun ada untuk mana tadi? Kita back. So kalau kita tengok pun sebenarnya ada, okay, kita boleh try. Okay, kalau macam ni, dihilang macam mana? Yang ni atas yang hilang, tinggal tengah-tengah je. Okay. So tadi untuk hilangkan bahagian bawah semua yang kita tu. Okay, so dapatlah shape kepala dia tu. Lepas tu ambil balik ni. Nak buat dia punya tapak dia. Okay. Lepas tu kita pun nak buat yang tali dia, kita ambil yang line ni. Okay, di sini. Okay. Duplicate je pun boleh. Copy. Okay, just rotate je lah. Rotate lah. Di sebelah sini tak center, tak elok. Okay. So lepas tu bila katalah kita dah pun tukar colour yang bawah ni, kita ambil lah colour apa, coklat. Gradient coklat ni dengan coklat cerah. Okay, macam nampaklah sikit. Sini dia dah terlebih masuk. Feel. Okay, lepas tu tapi ni dia dalam keadaan sebenarnya dia masih dalam keadaan terpisah sebenarnya. Jadi kalau kita nak jadikan dia satu gambar yang lain, kita select objek, kita select line ni, kita select juga ni. Okay, so done. So kita kena groupkan dia. Jadi bila dia dah jadi satu group, dia akan jadi satu image lah. Senang lah kita nak bawa dia. Yang ni kan. Ni jadi kecil, boleh resize dia. Ataupun kita pun boleh, kalau nak ada banyak dia, kita boleh copy dan paste lah. Maksudnya dia ada banyak lah. Ni kecil, lepas tu dia kecil macam tu. Okay, tu untuk ni. Lagi ada lagi tak nak cover apa lagi lah? I rasa macam tu, rasa asas dah okay dah. Asas dah okay kan? Okay. So tak apa, okay. So last kita tambahlah sikit, yang ni kita animate. Okay, animate dia, saat ni kena atas sikit. Contoh dia daripada ni. Animate. Guna add action. Create path. Okay, so kita nak dia naik slow. Dan lepas tu start je lah with book one. Okay, lepas tu nak lama sikit. Okay. Kenapa dia tak? Okay. Oh, dia sama dengan tu Dia tak boleh kan. Kita ubah lah. Tak boleh. You kena after lah kot. Tak apalah. Tengok slow. Kalau you tekan yang 3 dot atas tu, you boleh buat sekali sebenarnya. Yang tu saya tunjuk pergerakan. Okay. So adalah dia punya pergerakan ni on tap, set on tap, so baru dia tu. So bila kita dah buat animation dekat dalam Keynote ni, so sekarang export lah kan. So bila kita tekan, okay, ada satu bahagian ni, okay, saya lagi sekali ada satu bahagian ni dia ada box, lepas tu dia ada nak panah naik atas. So bila kita tekan bahagian ni, so kita nak export and send. So kita ada pilihan kat sini. Sebenarnya dia boleh jadi PDF, PowerPoint, movie, animated GIF, image and Keynote team lah. So kalau nak buat video, saya sarankan untuk ni lah, untuk jadi movie lah. So dia akan jadi video. So cikgu boleh pilih slide range berapa, sampai mana yang cikgu nak jadikan video tu.
slide berapa, daripada slide berapa sampai slide berapa. So kalau kat sini ada 2 slide je, 1 dengan 2 lah, all slide lah. Okay, lepas tu resolution pun cikgu boleh set. Cikgu nak 1080 ni ke, nak 720 ke, ataupun nak original size ke, nak 4K view. So dia punya ni lah paparan nanti kan, resolution dia. So kalau sini saya pilih 10. So export. Okay. So bolehlah save video. Senang save video lah. Okay, macam tu. So dia akan duduklah dekat dalam cikgu punya video. Mana ada tak? Tambah satu. Patutnya dah masuk. Dah ada video. So dia ni sebab dia 2 slide. So tadi yang slide yang bergerak tu kedua. So dia akan jadi video lah. Dia dah bukan format keynote dah. Dia format video. Ini sebab tak ada sound kan. Okay. So dia akan jadi lagi menarik lah kalau cikgu tambah sound, tambah muzik ke sikit. Rasanya boleh ni. Okay, so cikgu punya, maksudnya cikgu punya collage tu akan jadi menarik lah, jadi interactive collage instead of static collage lah. So cikgu tak, collage tu memang static kan? Oh static kan? Kalau collage static, satu yang video tu memang video. So nanti nak collage, Ain kena tunjuk export jadi image. So dia ambil yang pertama tu. Okay, kalau collage, tak boleh buat, rasa macam itu ada buat. Animate. Animate no. Dia animate tu kalau guna dalam platform tu, dia bukan suruh buat video kan, dia guna collage je kan, dia suruh. Okay. Rasa macam static kan. Langgar lah kot Sebenarnya tak, sebenarnya ajak cakap tak ada betul, tak ada salah sebenarnya. As long as penilai ni mereka nak tengok kreativiti cikgu dengan kemahiran cikgu sampai mana. Kalau memang cikgu dah hantar bahagian tu ada animation punya, tak ada masalah juga. Tak ada masalah lah tak ada masalah, no worry. Tak ada, cuma dia punya requirement tak ada pun nak suruh ni kan. Faham? Okay. So tadi untuk kalau nak export jadi video lah. Lepas tu ni kalau nak export as image. Kalau image ni lah dia punya pilihan dia, image. Ni pun sama, cikgu boleh pilih tapi rasanya slide range ni satu je yang kita buat dalam satu ni je kan. So satu slide je. So contoh okay, pilih slide range dia satu-satu. Ni format dia JPEG ke, PNG ke. Boleh ikut ni lah. Lepas tu export. Okay. So ni pun sama, save to image. Senang. Sebab save to file biasa kalau kita beginner memang kita kelang kabut nak cari kat mana. Cari kat mana, betul. Betul. Jadi senang kita buat macam tu. Okay, lepas tu bila kita tekan ni, okay. Ni saya nak carilah, tengok ada balik. Ada lah saya punya image yang saya export tak masuk. Okay, dah masuk dah. Okay, alright. So ni image. Ni image lah. Okay. Boleh ke cikgu sampai situ? Okay, rasa dah habis kot. Okay tu, saya rasa okay lah. Cikgu nanti yang boleh, yang lain-lain tu yang nak advance lagi, cikgu boleh tengok tutorial dekat learning center tu. Sebenarnya yang tu ada kan dalam tu kan? Betul, dekat learning center tu saya stop. Learning center sebenarnya banyak. Dekat learning center tu banyak sangat cikgu, dekat forum pun orang share bahan. Betul. So nanti kita share lah, masuk kot link Dah ada orang share ke link untuk dalam jurnal tu yang segala teks yang warna biru tu adalah dia punya link untuk bawa cikgu ke tutorial. Betul. Lepas tu sebenarnya cikgu, saya yakinlah semua dah ada Apple Teacher kan. Sebenarnya dekat setiap pages tu memang ada step by step guna iPad. So boleh explore sendiri pun memang boleh lah, sebab dia tunjuk dekat gambar paparan iPad dekat situ. Kat mana features nak tekan. So betul. Memang sangat membantulah. Selain memang kalau untuk yang journal tu sebenarnya dia more on pembelajaran kendiri sebenarnya. Ya, betul. Dah semua resources ada. Cikgu hanya kalau cikgu memang
rajin, so go through, so tak ada masalah sebenarnya. Betul. Lepas tu features dekat Pages sebenarnya atas tu sama je kan teacher kan? So jadi sebenarnya kalau cikgu dah pandai explore Keynote tu, insyaAllah cikgu pandai explore features dekat Pages atas tu. So cikgu akan pandai tukar warna dia punya box. Sebab journal tu kan kita punya safe pace learning kan. So kita main-main lah, kita try tukar. Kalau saya lah, dulu saya macam tu lah. Saya tekan ni saya tukar, oh boleh buat shading punya box ni. Oh boleh buat macam ni kan. So kita kena explore. Tapi saya faham sebab kita pun cikgu busy kan. Mungkin itulah kot. Tapi sebenarnya kalau kita ambil satu masa yang memang kita peruntukkan untuk siapkan journal kita boleh explore lebih lagi. So bila kita explore ni dia lagi lekat lah belajar tu kan. Okay. Tu keynote dari saya. Teacher nak sambung? Okay, so I sambung untuk yang GarageBand lah. So saya share screen dulu sekejap. Tapi cuma GarageBand boleh keluar sound ke? Saya guna dua device. Saya guna screen share ke dekat saya punya Mac. Okay. So tadi you sebenarnya kalau guna cara tu pun boleh buat show recording. Oh, alam. Okay. Sebab you guna iPad terus kan, so dia tak boleh kan. Dia dengan iPad. That's why I guna, sekarang ni I guna 3 device ni sekarang. Aduh. I punya Mac, I punya MacBook dengan I punya iPad sekarang ni, 3 device ni. Oh okay, so sorry. Okay. Semua dah tengok screen saya kan? Okay, ini dah tengok dah. Alright. So cikgu nak buat GarageBand, so ini adalah simbol untuk GarageBand. Okay. Kalau cikgu yang tak ada, kalau nak tak jumpa kat bawah sebab ada masuk kat bawah, boleh guna jari tap saja kat tengah-tengah. Ini kita panggil spotlight. Dah ada kan? Kalau tak jumpa, kalau banyak sangat apps kot, cikgu boleh tak GarageBand saja, dia akan keluar juga. Alright. So kita pilih pada GarageBand. Okay. So kalau kita nak mula, so kita tekanlah butang ni, create songs. Okay. Okay. So ini paparan untuk GarageBand. Ada 2. Ada live loops. Okay. Dengan tracks. Okay. So kita tengok live loop dulu. Okay. Kalau live loop tu mungkin cikgu kalau tak ada semua ni, cikgu boleh download dulu. Dia akan sound library ni. Sound library tu ada semua ni, cikgu boleh download. Kalau yang baru biasanya kerana dia tak banyak. Kalau kita ada macam-macam punya ni, contohnya kalau saya suka satu yang toy box. Toy box tu dia ada bunyi-bunyi binatang ke, ada macam-macam bunyi lah dia punya. Boleh saja cikgu download. Kalau sebab sekarang ni mungkin tak ada sempat kan nak download kan, tak apa. Tengok dulu. Tengok ni semua ada download lah. Animal Kingdom. Okay, contohnya Animal Kingdom ni adalah untuk binatang. Tengok dulu kalau kita nak sound effect. Sound effect. Okay, so sebab saya guna screen sharing, so dia akan delay sikit. Okay, contohnya ini. Dengar kan bunyi kan? Ain. Dengar tak suara? Dengar tapi dia lagi sekali. Dia mungkin slow sikit kot. Slow. Ada kan? Cikgu yang angkat tangan nak tanya soalan ke? Elia. Ada ke? Kita tekan. So cikgu tengok ni semua ada, boleh pilih satu tu. Ni ada bunyi background kalau dekat hutan. Sebenarnya kalau bunyi-bunyi semua ni. Cikgu Ahok, cikgu dah share screen ke? Tak nampak. Dah share? Nampak. Saya nampak. Ada saya nampak ada screen? Okay, so semua ni adalah free ya. Tak ada copyright cikgu kalau guna ni, kalau export ke YouTube tak ada masalah sebenarnya. So ini adalah salah satu. Okay, dan saya nak atas ni, saya terangkan yang atas ni dulu. Okay, yang pertama ini macam kertas ni adalah kita balik kepada kita punya browser page. Okay, so kalau kita nak masuk, kita memang masuk lah. Kita baru dulu. So ini adalah umum yang pertama. Kalau kita nak keluar balik, so itu adalah tekan yang butang yang pertama. Okay. So kalau yang ini, sekejap okay. Saya pergi yang lain sekarang. Ini masih lagi live loops. Okay, contohnya I guna chill. Okay. So yang atas ini kita ada pertama tadi dah tunjuk akan keluar pada kita punya browser. Okay, yang ini adalah kita tukar kalau kita tak nak lalu tu, kita nak tukar lain, so kita tekan yang tu.
Okay, ini adalah sekiranya kita nak record suara. So dia akan keluar sini. Okay. Nanti kat luar pun ada instrumen pun ada. Okay, tekan balik. Tekan masuk balik. Level. Kita explore dulu satu tools. Ain boleh mute tak Ain? Dengar ke? Dengar suara macam bising-bising sikit. Oh ya, nak mute okey. Dulu Cikgu Aho, ada orang tanya apa beza live loops dengan tracks? Kejap lagi saya tunjuk live loop dulu, nanti akan tunjuk tracks. Tracks adalah instruments. Okay, live loop adalah yang sedia ada, yang diberikan, dah record siap-siap, nanti cikgu hanya mainkan macam seolah-olah kita macam DJ. Kita macam DJ, kita mix kita punya lagu atau buat kita punya music sendiri. Okay, so yang ini adalah live loops. Kalau nak cikgu nak tekan satu-satu boleh, atau nak gabung boleh. Okay, itu cara kita nak buat lagu lah, tapi ini kita cuba sahaja. Kita belum lagi record. Tadi sebab saya tekan-tekan, saya dengar dulu apakah lagu yang saya nak ataupun muzik yang saya nak tu, rancak ke, nak slow ke. Dia ada banyak jenis yang tadi ada banyak tu kan. Cikgu boleh buka dah satu-satu pergi cuba. Okay, nak record, kita tekan butang ini. Okay, yang ini undo. Okay, yang ini sebenarnya adalah untuk yang biasanya I kurang pakai, tapi kalau kita ada beberapa tracks tu, kita nak buat setting lah. Ini advance lah, saya rasa cikgu tak payah tengok ni. Kalau nanti nak explore sendiri boleh, saya ajar yang basic macam mana cikgu nak buat 2 task dekat unit 1. Satu adalah audio, satu adalah podcast. Okay, so FX ni pun sama, ini pun advance punya. Butang ini adalah undo. Okay, so yang ini adalah kita nak balik kepada yang sebelum. Okay, ini adalah play, ini adalah yang mana merah ni adalah record button. Yang ini kita kata metronome. Okay, maknanya masa kita nak record, okay, dia akan ada beberapa beats kan, baru dia mula untuk record. Nanti saya tunjuk. Ini adalah untuk loop browser dan ini adalah setting. Okay, setting sini. So yang ni rasanya advance, cikgu tak perlu tahu. Kita tengok macam record lah. Dan kalau tak faham, ini ada satu tanda ni, boleh tekan. So dia akan bagi tahu setiap satu butang punya, dia punya guide. Okay, set the snap value for the grid. Okay, ini adalah dia punya tutorial, bukan tutorial lah, guideline lah, apa yang cikgu boleh gunalah yang warna ni. Okay, boleh ya. So cuba kalau nak record, okay, tengok saya tekan nak record. Dia tak ada sound Okay, so dah stop. So kalau tadi I record tu dia ada bunyi tak tu kan. So kadang-kadang I tengok kalau kita ada record, I play balik. Nak play balik, kita nak tengok track tu, kita boleh tekan yang ni, butang ni. So you tengok kita sebenarnya dah record. Nanti yang nak edit tu kita senang, kita nak buat edit kat sini. Kita dengar dulu. Teacher kat saya tak dengar audio dia. Ya, tak dengar ke? Dari tadi tak dengar, yang masa tag beat tu pun tak dengar. Ya ke? Tadi mula kata Maybe boleh share screen with audio kot. Macam okay. share semula. Dia rasa ada other option. Betul. Ada yang macam kena tick box tu kan? Sebab saya buat entire screen. I think tak ada masalah punya ke tak apa. Saya tengok balik Cuba unshare, teacher unshare, share balik. Okay, saya tengok balik. Sebab dia ada share audio. Okay. Saya share. Oh, okay. Saya kena square window code. Sekejap Lepas tu dia macam ada keluar box. Tadi kalau saya masa nak share tu dia keluar box with audio ke tick. Okay, sebab ini Google Meet. Kalau Google Meet, dia kena Chrome tab kot. Kalau entire screen tu dia tak ada benda yang boleh share tu. Okay. Macam mana?
Chrome tab tak boleh. Also share audio. Tadi memang dari awal tadi tak ada suara Dia tak keluar suara. Masa yang beat tu pun tak keluar. Mula-mula saya buat satu-satu tu dengar suara tak? Saya tak dengar tadi. Tak tahu orang lain dengar tak? Tak dengar. Yang audio from screen memang tak ada. Sorry? Audio from screen memang tak ada lah, tak ada. Tak ada. Okey. Itulah kalau kita Zoom tu kita boleh pilih kan. Kalau Meet tu tak boleh kan. Sebab tadi masa saya tekan share, dia ada keluar satu pop-up box. Dia cakap nak share audio with audio, without audio macam tu lah. So I tick box tu. Nak share audio. Memang share. Ada tak keluar? Ada, tapi masalahnya itu dekat Chrome tab. Oh, okay. Dia dekat Chrome tab. Sebab ini saya share tu adalah share screen saya sebab I mirror dekat saya punya mirror dekat Mac kan? Mirror dekat Mac. So mirror dekat Mac memang tak boleh ada audio ke? Kalau Meet. Kalau untuk Zoom boleh. Sebab dia boleh optimize audio. Itulah ini baru tahu ni tak boleh ke? Sebab sharing sebelum ni kat Zoom kan? Sharing sebelum ni kat Zoom. Sebab kalau Meet ni, kalau macam ni kita boleh nak guna Meet tu untuk ajar GarageBand. Sebab tak dengar suara tak dengar. Sebab kalau saya tengah guna iPad kena buat tu pun sama. Ada betul. Kalau guna iPad direct pun tak boleh juga share. Tak boleh juga. Tapi tak apalah cikgu, kalau tak ada bunyi tak apa. Cikgu tengok cara. I cakap cikgu tengok cara. Betul, tengok step. Betul. Sebab kat sini saya tengok slide ni memang saya dah nak pilih share screen kan. Window to share audio memang kena share a tab instead. Okay, so memang Chrome tab tu sebab I mirror kan. Dia memang tak akan keluar benda tu. Macam tu aja. Memang tak ada. Dia pun memang ada tugasan screen recording kan GarageBand tu kan? Ya, ada screen recording. Okay, tak apa, nanti saya tunjuk yang screen recording. Kejap, ini ada ke? Ni tak ada kot. Dia tak ada ni lock ni untuk record saja. Okay, punya server tu. Tak apa. So cikgu tengok tab ya. Tadi sebenarnya semua ni ada lagu. Tadi saya tunjuk macam mana saya nak record. Okay, ini sebenarnya yang sudah dah record. Sudah record. Kalau play memang ada bunyi. Kalau saya sini, tempat sini memang suara memang besar lah. Okay. So kalau ini dah siap. Tapi sekarang ni ini music saja kan. Cikgu kena tahu rekod suara sebab cikgu nak buat podcast. So podcast sebenarnya kita adalah combination daripada suara dengan background music ke, dengan sound effect ke, macam tu. Okay. So yang itu adalah, ini adalah dah record, ini adalah sound effect saja. Sekiranya cikgu sekarang nak masukkan audio. Nak masukkan audio, cikgu kena tekan butang yang ni. Yang ada mikrofon ni. Tekan ni. Okay. Dalam audio, dalam yang ni kita ada dua, sama ada fun ataupun studio. Studio tu kita tone dengan switch sajalah yang clean. Kalau nak fun tu, nanti cikgu cubalah. Okay, sebab kalau saya play kat sini cikgu pun tak dengar kan. Sebab yang ni dia ada pilih beberapa jenis. Kalau ini ada chipmunk punya macam bunyi kartun lah. Ini UFO punya effect lah. Ini adalah yang clean. So masa cikgu record sama juga, cikgu nak bercakap, tekan butang yang warna merah ni. Okey, kalau tadi yang ada yang metronom tu kan ada bunyi dia, ada kira kalau cikgu cubalah, kalau siapa yang ada iPad sekarang boleh buka dan cuba, dia nak dengar bunyi dia TikTok macam tu beberapa baru dia mula record. So kalau tak nak bunyi itu, cikgu tekan butang ni saja yang tak ada warna, maknanya masa kamu record tu dia tak ada bunyi yang untuk kiraan metronom tu. Okey, metronom tu. Okey, itu caranya lah. Dan cuba tengok kat sini, kalau saya bercakap tu sebenarnya maknanya ini ada audio lah. Okey. Dan kalau tekan pada yang ni, nampak dah ini input level. Kalau you rasa takut nanti you punya suara masa record tu tak cukup kuat, sebenarnya ini adalah untuk adjust you punya volume tu. Okay. Dan satu lagi, yang ini noise gate. Kalau you turn on the noise gate dan adjust sikit, kalau kosong tu memang tak ada lah. Kalau cikgu adjust sikit, masa cikgu record itu akan mengurangkan background noise. Yang bunyi bising-bising tu, mungkin dia akan kurang sikit. Itu caranya lah, noise gate. Mesti setiap kali kalau nak record, ingat untuk turn on. Kalau tak tu nanti ada background noise yang sangat kuat tu, cikgu kena
masuk balik iMovie untuk remove dia punya background noise. Okay, kalau itu kena beberapa step lagi lah. So itu caranya. In, lepas tu dah setting dah siap, bolehlah record. Dia akan kira 1, 2, 3. Okay, baru bercakap lah. Okay, hi everyone. This is Aho. Okay, teacher, coach, lifelong learners. Okay. Okay, dah cakap, kita tengok balik. Sini. Okay, so tengok tak depan ni. Dia ada dia punya audio recorder. Dia dah masuk sini dah. So dia apa yang record dah sini, nanti belakang ni lagu ni kekal ada lagi. So ini salah satu cara sekiranya cikgu guna live loops dengan audio sekali. So dia nak screen recording kan? Screen recording, cikgu kena buat screen recording guna jari, slide down, ini control center. Okay, nampak tak ada satu butang yang ni? Sekiranya tak ada, cuba saya buangkan dulu. Mungkin ada cikgu yang kejap saya kena tekan lama dulu. Okay, so mungkin ada yang cikgu tak ada butang ni. Ini adalah untuk screen recording. Sekiranya ada cikgu yang tak ada, so kena boleh tambah. Okay, tutup dulu. Okay, sekarang ni saya kena nak tambah kan. Okay, pergi. Tekan lama-lama dekat kawasan tu. Nampak tak add control kat bawah ni. Okay, kita boleh add control. Pergi carilah screen recording. Okay, screen recording mana? Okay, kat sini aja kan. So, masukkan. So, sebab saya punya dah tambah semua dah penuh. Kalau mungkin ada yang sikit saja kan. Sebenarnya ini adalah kita boleh masukkan fungsi yang kita nak sebagai shortcut. Kalau dah penuh, mana yang tak guna boleh buang lah. Kalau nak mana yang mudah, boleh masukkan. Sebab semua ni ada kat sini. Kita nak masukkan kita punya app intelligent ke, kita nak kamera ke, nak masukkan ChatGPT ke kalau dah install kan. Semua ni boleh tambah dekat sini ya, add control. Ini kita bagi control center ni. Okay. So itu caranya sekiranya cikgu belum ada screen recording. Okay, kalau record podcast guna GarageBand juga ada. Boleh guna kamera atau iMovie. Cikgu Era dia kata record podcast guna GarageBand juga atau sebab dalam dia punya journal tu maklum guna GarageBand kan kalau tak silap. Dengan screen recording kalau tak silap. So nak buat screen recording, kita straight down, tekan yang ini. Okay. So cikgu ingatkan bahawa kena turn on microphone. Okay. Kalau ini off. Merah on. Okay. Lepas tu boleh buatlah start recording. Lepas tu tutup. Maknanya cikgu kena play lah sebab nanti cikgu nak dengar bunyi kan. Tapi cikgu jangan bercakap. Ni. You play. Okay. Hi everyone. This is Aho. Okay. Teacher, coach, and lifelong learners. Okay. So kalau stop dah habis, play habis, dia berhentilah. So ini tekan ni, stop. Okay. So dah stop. So maknanya screen recording akan simpan dekat mana? Screen recording akan simpan dekat foto. Okay, dia akan masuk dekat foto. Okay, nampak foto. So inilah screen recording. Okay, itu caranya lah. So ini adalah screen recording bukan saya yang I tak play So ini memang ini screen recording. Okay, so dia akan simpan dekat foto. Lepas tu, cikgu pergi dah dekat unit 1 tu. Cikgu insert lah tekan yang butang media tu. Untuk masukkan. Itu adalah untuk yang podcast. Okay, podcast ini adalah kalau sekiranya saya guna live loops. Alright. So tadi ada dan edit. Okay, cikgu boleh kalau nak tahu macam edit, tekan saja. Contohnya yang ni, saya tak nak. Saya nak buang, tekan saja, delete. Kalau you rasa ni panjang sangat, you nak adjust, you boleh tarik macam ni saja. Guna jari sahaja cikgu. Jangan risau. Guna saja. Kalau you nak tarik, guna jari juga, tarik ke atas. Pun boleh. Cikgu boleh, ini adalah editing lah. Macam mana cikgu nak susun. Kalau you rasa apa yang lagu yang dah you tadi yang dah loops you kan kamu guna tu, you rasa you nak main-main dengan nak tukar-tukar lagi ikut you punya cita rasa lagi. Tak nak yang apa yang dia main tu. So you boleh buat macam ni. Hanya guna jari saja. Tap, move, gerak-gerakkan saja. Kalau nak panjangkan, panjangkan. Okay. Kalau pendek, pendekkan. Guna jari saja. Alright. So nampak dah butang tambah di sini. Kalau contohnya, cikgu nak tambah instrumen lain, boleh tambah dekat sini. So ini adalah banyak-banyak instrumen. Sebenarnya ini adalah free aplikasi yang free juga.
Sebenarnya ada sekolah macam SSP tu mereka ada dia punya choir, dia ada team garage band, okay, untuk buat persembahan hanya menggunakan iPad sahaja. Ada piano, ada gitar, okay, macam-macam ada. So tadi ada tanya antara live loops dengan tracks tu kan. Okay, ini live loops lah saya buat, so I balik kepada ni. Okay, so ini sebenarnya tadi live loops adalah sound library. Okay, tracks sebenarnya adalah kita punya instrumen. Okay, so contohnya sekarangnya saya nak record audio sahaja, yang guna task yang pertama tu audio recording saja kan. Nak cikgu buat cerita saja kan, audio saja kan. Cikgu tekanlah voice. Tekan voice. Okay, kalau you nak more kat sini, nak tadi nak pilih daripada jenis yang lain tu boleh kat sini juga. Okay, ataupun terus tekan voice. Okay, so tadi nampak tak kalau saya dalam live loops tu, apabila saya tekan voice tu, dia hanya 2 pilihan saja. Tapi ini dia ada banyak-banyak. Kita ada vocal hold, pitch. Tapi bagi saya ambil yang sedia ada sajalah. Kalau cikgu nak cuba main dengan pitch ni, dengan compressor ni, boleh saja cikgu cuba. Tak ada masalah. Okay. Kalau ini studio lah. Kalau fun macam tadi lah. Yang ni boleh pilih. Tekan je. So macam tadi juga, tekan kena record. Cikgu kena tekan apa nak record? Tekan butang apa nak record cikgu? Nak record kena guna tekan butang mana? Butang warna merah. Merah. Tekan warna merah. Nak merah record. Okey. Nanti dah tekan, dah berhenti tu yang segi 4 tu. Okey. So sebelum tu buat setting, jangan lupa yang ni dulu, bagi dia noise gate. Buka dulu supaya nanti tak ada bunyi bising kat belakang. Right? Ini adalah dia punya output lah. Tapi biasanya kita tak usik jugalah, biasanya in saja. Okay, kalau nak cuba ni vocal hold, sebenarnya kalau you vocal hold tinggi, nanti apa yang cikgu rekod suara itu macam dekat dewan. Dia ada echo sikit macam tu. Dia punya cara lah. Nanti cikgu boleh main-main dengan semua ni lah masa rekod. So nak balik contohnya dah bergerak ke 7 ni kan. Kita nak balik, kita pergilah depan sikit. So tengok kan dia balik ni. So nak rekod, okay. Dia kira selamat pagi dan salam sejahtera semua. Contohnya lah saya cakap. So dia keluar, dah berhenti. Okay, so kita nak edit. Kita pergi ni. Dia masuk kat sini kan, dia sambung. Sebab tadi I tak buka file yang baru. That's why dia akan tambah dekat bawah ni, worker. So kalau, okay, kalau kita dah nak, macam mana kita nak export? Contohnya ini dah benda yang dah siap, podcast yang dah siap. Macam mana saya nak export? Okay, so tekan balik kita punya kertas ni. Okay, so dia keluar sebenarnya ini file dia, MySong 8 yang tiap kali dia kan MySong 1, MySong 2, penting kan banyak MySong kan. So tolong cikgu kena ingat rename dulu. Kalau dia contohnya ini podcast cikgu, cikgu tekan rename, buatlah podcast. Okay, dah rename. Okay, so ini dah podcast saya. Kalau sebelum export, kita punya, dia punya thumbnail macam ni lah. Ini adalah file GarageBand. So nanti kita nak insert sebab video tu nanti kita adalah insert dalam screen recording kan. So sebenarnya tak export pun tak apa sebab kita nak screen recording saja. Tapi untuk task yang audio tu, so cikgu buat tab yang ni. Sorry, salah dah. Tak boleh masuk. Kita tak nak masuk kita nak kat luar tu. Tab. Okay, tab saja. Kalau tekan terus dia akan masuk file tu terus. Tab saja, tab saja dia akan keluar ini. So tekanlah butang share. Tekan butang share. Okay. So dia ada 3 pilihan. Kalau siapa yang guna iPhone tu, dia bolehlah buat lagu sendiri. Dia boleh buat ringtone untuk you punya iPhone. Masukkan. Okay. So dari kita buat song. Tap send your song or stored as audio file kan. So kita pilih yang song. Kita tak nak pilih ringtone. Podcast tu kita nak song. Okay. So pilih quality biasanya ini adalah yang dia punya by default. Dia akan suruh pilih inilah. Okay. Kalau you nak format lain tu boleh guna format lain lah. Dan satu yang best ni, nampak tak? You punya info. So semua lagu yang cikgu buat itu adalah hasil ciptaan cikgu. So tak ada masalah copyright. So you memang you punya dia boleh jadi artis dalam buat lagu kan. So apa-apa lagu. That's why kita selalu galakkan cikgu buat lagu sendiri. Tanpa menggunakan download daripada YouTube ke mana-mana. Sebab dia ada banyak live loop tu. You boleh gabung. So jadilah you punya music sendiri. Kalau siapa pandai menggunakan instrumen, guna piano, gitar tu, you boleh main-main dengan benda tu, buatlah song tu,
type buat compose kita punya song sendiri. Okay, lepas tu tekan share. Okay, share tu cikgu buat apa? Cikgu buat dah share. So tekanlah audio recording. Save to file. Okay, kenapa tak keluar save to file? Cikgu ada tu dekat bawah tu, folder tu. Itulah, folder tu, itulah tak nampak tu. Itu tak keluar, baru nampak. Sebelum cakap tu, dah nampak dah, jumpa dah. Okay, save to file, dan lepas tu dia export lah. Okay, so pilih tempat yang cikgu nak save. Okay, so pilih mana-mana lah kalau nak guna save dalam iCloud ke, nak iPad ke. On my iPad, okay, podcast ya, save. Okay, kalau nak cari balik, jangan pergi reason saja. Reason, okay, nampak tak? Ini adalah podcast. Dah save dah on my iPad tu. Inilah. So nanti cikgu boleh insert, buka you punya journal, tekan media, lepas tu insert from file. Kalau cikgu dah save dalam file kan, cikgu kena insert from file. Kalau cikgu ambil dalam photos macam tadi yang screen recording tu, cikgu tekan photo or videos. Nanti kejap kena buka pages. Cakap dia dah tak nampak kan. Okay, pages. Okay, so ini ini hari tu. Okay, buka yang kosong. Sebab I tak download, nanti nak ambil journal satu tu ambil masa. Okay, yang ini. Okay, dekat media tu. Okay, kalau cikgu ambil nak ambil dari foto video tu, kita tekan sini. Contoh tadi yang screen recording tu. Masuk. Dia dah masuk dah terus dah. Okay, so ini adalah untuk yang screen recording. Cikgu insert dalam journal cikgu. Okay, kalau untuk yang tadi audio tu, cikgu kena insert. Okay, insert from. Pilih yang ni. Alright. Okay, pergi reason tadi. Podcast. Okay, open. So tengok tak? Beza. Satu adalah screen recording, satu adalah audio. Kalau audio saja memang satu speaker saja. Itu memang suara saja. Yang ini dia dah jadi macam video lah, screen recording. So ada 4 task tu kan? Okay. So satu tadi adalah untuk yang pertama adalah buat video. Cikgu Ain tadi dah tunjuk macam mana nak export jadi video sekiranya nak menggunakan Keynote. Yang kedua adalah untuk audio. Yang inilah. Guna GarageBand, record, bercakap aja. Yang itu yang bercakap tu tak ada background music semua tu tak ada, tak apa. Untuk terangkan sahaja. Ikut kreativiti lah, kalau cikgu nak letak background music pun tak apa. Ikut kreativiti cikgu, tak ada betul salah. Yang ketiga adalah untuk yang buat screen recording, GarageBand, yang inilah. Itu adalah untuk terangkan macam mana cikgu coaching 3 jenis cikgu tu. Adventurous, tourist tu, yang tu, 3 jenis tu. Buat cerita lah. Saya ajar kalau cikgu nak buat cerita tu, cikgu buat dulu, tulis dulu naratif tu, cikgu script, nak cakap apa dulu. Nanti letak satu tempat. Lepas tu, masa rekod tu, buat cakap dengan baca skrip tu lah, senang sikit. Okay, itu cadangan saya lah. Lepas tu dah siap, lepas tu buat screen recording, masukkan. Yang keempat itu adalah collage. Seperti mana yang cikgu Ain terangkan lah tadi, yang buat collage. Collage tu kita masuk image saja. So, I think GarageBand ada apa yang tak kawal lagi, sebab I hanya nak ajar basic sahaja. Tak nak ajar banyak-banyak, nanti cikgu pening. Banyak kan? Okay, ini ada audio recording kan? Kalau you tengok tu ada banyak-banyak lagi. Kalau gitar tu, tengok smart gitar. Saya tak tahu main gitar. Okay, tapi yang ni boleh tukar lah, tekan tu. Tak dengar lah nanti kamu tak ada suara kan? Tak ada bunyi kan? Sebab tak share audio tu. Nanti cikgu pusing-pusing ni, dia akan play sendiri. Alright? Nanti sekiranya ada masa lagi, baru kita cubalah cikgu explore dulu. So yang ini saya nak terangkan sedikit lagi pasal yang ini. Tempo ini adalah untuk kelajuan. Kalau biasanya kalau beginner kita tak payah usik benda ni lah. Tapi kalau nak bagi yang buat kita, siapa yang belajar music tu, yang key ni, chord ni boleh tukar dengan menggunakan ni lah. C major ke, minor ke, ni. So dia akan tukar. Boleh tukar, setiap satu boleh tukar. Hanya nak bagi tahu sahaja. Tapi ini rasa tak perlu untuk cikgu untuk memenuhi unit 1, tak perlu untuk kemahiran ni lagi lah. Kalau siapa yang berminat, bolehlah explore. Okay, dengan ni lah banyak lagi. Okay, tempo tu dia boleh tukar, metronom count in tu macam mana, dia boleh masukkan. Okay, so ada soalan apa-apa?
sana memang tulis nak video, bukan audio. Mana satu ya? 1.1 tunjuk muka. Oh yang tu coaching video. Yang 1.1 tu memang nak video ya cikgu. Memang kena baca arahan ya cikgu. Thank you Ingin, tolong jawab soalan. Okey. Okey, I stop share dulu. Sekejap. Kita buka balik. Saya nak buka balik jurnal cikgu sekejap. Mana jurnal dah? Sini. Okey. Mana dah? Yang ni. Tengok balik. So cikgu letak sebelah-sebelah. Ini adalah learning center. Okey, ini adalah jurnal cikgu. Okey, sekali lagi saya go through sebab ada yang masuk lambat tadi kan. Tolong baca cikgu arahan. So yang tadi, yang task pertama tadi memang dia suruh buat coaching video. Saya pun ada share saya punya coaching video. Okey, yang ini. Add your video here. Memang video cikgu. Boleh, kalau iMovie kita tak sempat nak cover. Kalau cikgu nak explore sendiri boleh iMovie. Okey. Yang siapa yang clips masih ada lagi dekat iPad cikgu tu masih boleh guna clips. Boleh juga guna clips. Okey. So yang turun kat bawah tadi yang saya tunjuk tu adalah audio. Adalah untuk yang ini. Okey, yang ada speaker tu insert kat sini. Audio cikgu. Alright. So yang tadi audio tu mesti cerita apa? Audio adalah suruh kamu ceritakan, reflect on experience you have coaching or being coached by someone. Consider what was helpful and what could have been done differently. Kadang-kadang ada cikgu kata, saya tak pernah coach orang macam mana. Bagilah senario cikgu sekiranya cikgu ada coaching orang atau di coach orang-orang. Okey, contoh aja. Okey, kalau tak berlaku tak apa. Kalau ada yang berlaku tu lagi baguslah. Alright. So cikgu fikirkan senario lah. Okay, dan use GarageBand on iPad Mac to create an audio file sharing your thoughts. Okay, dia nak thoughts your thoughts Okay. So yang ini berdasarkan podcast berdasarkan 3 jenis cikgu. Adventurer, the tourist and staycationer. So dia nak cikgu ajar berdasarkan 3 jenis cikgu tu. So you kena buatlah refleksi sikit. Lepas tu buatlah podcast. Buatlah ayat-ayat tu, buat skrip dulu. Nanti record. Cakap tadi yang tunjuk guna GarageBand tu. Lepas tu buat screen recording. Tengok ni. Create a screen recording and place it in the space below. So tekan yang ni. Tekan yang ni masuk saja daripada file cikgu ya. Okay. Dia dah cakap dah kan. Using editing techniques, creating original music or using Apple Loops. Apple Loops yang live loop tadilah. Sound effect. Saya tunjuk tadi yang Animal Kingdom tu. Ada background semua tu kan. Nanti cikgu cuba ya. So yang last tu adalah collage. Collage. Collage ni boleh guna freeform ataupun boleh guna Keynote. Dan kriteria dia guna drawing tools, guna doodles, shape dan seterusnya lah. Ini salah satu, dia kata at least one, sekurang-kurangnya satu. Boleh lebih. Ikut kreativiti cikgu. Alright. Untuk cikgu, hari ini cikgu Ain dah cover Keynote, saya dah cover GarageBand. Saya rasa dengan kemahiran asas ni, saya rasa cikgu-cikgu dah mampu untuk selesaikan 4 tugasan ni lah. So ada apa-apa soalan lagi? Cikgu Ho, saya nak tanya tentang video tu. Kalau kita record, not using iMovie lah, kita pakai biasa punya kamera, kita record video and then kita tak ada editing, kita post raw boleh ke? Post raw tu sebab dia dah tak cakap apa-apa kan, dia hanya suruh masukkan video sendiri saja kan. Saya rasa tak ada masalah sebab itu you guna kemahiran kamera kan. Sebab dia memang tak ada betul salah sebenarnya, ikut kreativiti cikgu masing-masing saja. Yang pentingnya nak guna apps daripada yang dia minta lah. Macam tu. Ataupun dia nak tengok kemahiran cikgu menggunakan Apple native apps ni sebenarnya. Ni dia kata iMovie kan dengan clips kan, sebab clips tu dah tak ada kan. Kalau clips
ada kalau cikgu-cikgu yang ada guna iPhone tu masih ada yang guna memoji pun boleh, masukkan memoji muka kan, masih bercakap kan boleh kan kalau guna iPhone. Kalau yang tak ada tu rasanya tak ada masalah lah sebenarnya. Don't worry. Okey, terima kasih. Ada soalan lagi? Ada mana nak dapat yang ini? Cikgu ni jurnal 1 ni tak dapat lagi ke? Tadi ada cikgu dah share link dekat chat. Cikgu boleh download. Tapi pastikan cikgu dah ada kebenaran untuk masuk dah kursus ni. Sebab cikgu kena buat serentak. Yang ni adalah dalam tu learning center. Dia ada 1.1, 1.2 semua kena jalan sekaligus. Nanti nak hantar dekat mana saya tunjuk hantar ke mana. Last tu, okey, contohnya ayat standard ini. Okey, dia ada dah 1.1 semua ni. Last tu dia ada unit 1 coaching journal submission ni. So jangan tak hantar dah siap tu. Kata dah siap. Okey, sebenarnya dia ada satu borang tu. Sebab saya punya dah submit kan. So dia tak tunjuk, dia ada soalan-soalan yang kena jawab. Lepas tu dia suruh attach you punya coaching journal ini. Dan kalau siap yang unit 1 dia akan bagi tahu. Ni dah progress. Macam mana. Okey. So dekat setiap satu ni dah 6 unit dah. Semua 6 unit. So ini adalah yang pertama sahaja. Dah hantar yang ni baru cikgu boleh access kepada unit yang kedua. So cikgu kalau dah pilih, I rasa tak ada, untuk hari ni tak ada orang yang pilih untuk esok kan. Memang kalau tak buat tu memang tak sempat lah. So yang kalau siapa yang dah pilih minggu depan punya, 2 hari ni kena siap dah. Sebab 5 hari sebelum bangkil, 3-4. Yang pilihan 2 adalah 28, 29 kan kalau tak silap. Betul saya tak ingat, macam kalau tak silap 28, 29, satu lagi 5, 6 ke apa. Ada 3 pilihan kan. So pastikan cikgu hantar 5 hari sebelum. Kalau tak, nanti cikgu tak boleh nak masuk bangkil 3 dan 4. So bangkil 3, 4 tu memang cikgu kena banyak sharing. Dia akan letak masuk, cikgu kan masuk dalam breakout room. Nanti kena bercakap lah. Dalam tu macam mana you buat ni, buat itu. So nanti orang tanya, you macam mana you buat ni ya? So cikgu kena terangkan sebab dia sharing. So ini kena serentak cikgu tolong buat sama-sama dengan ini sebab setiap satu pun dia ada quiz kat bawah tu. Dah buat-buat tu nanti dia ada activity explore, ada knowledge check ni. Knowledge check ni dia ada soalan. Berapa-berapa you have passed the knowledge check. So pastikan setiap satu pun kena buat lah. Sebab ada cikgu yang dia buat ni. Ini langsung tak buat. Lepas tu dia kata masa dia nak hantar tu dia baru perasan. Ada benda tak lengkap itu nak hantar ke mana. Baru dia nak buat journal tu. So tolong download dan buat serentak dua-dua. Okay? 29:30. Okay, thank you Cikgu Lim. Dia dah bagi tahu yang pilihan kedua 29:30. Okay, so kenalah dan siap dalam minggu ni lah. By this weekend pun tak sempat kalau big weekend ni. Saya rasa by Thursday kot kena siap. By Thursday kena siap dah semua unit 1 dengan 2. Sempat ke cikgu yang kalau yang pilih yang kedua. So unit 2, cikgu nanti kalau siapa-siapa yang dah siap unit 1, ada unit 2 punya nanti share dengan saya. Saya tak nak tengok ada beza tak. Sebab I 2 hari ni rasanya tak sempat lagi nak buat. Kalau nak buat unit 2 punya sharing tu ada hujung minggu lah. Kalau tak sempat tu cikgu tengok balik video yang cikgu Kartini share. Yang cikgu video yang sebelum ni dah share sebab dah ajak aplikasi asas kan. Saya rasa cikgu boleh buat dah kod. So ada apa-apa, PM saja dalam grup ya. Kalau journal tak lengkap biasanya tak ada masalah. Sebab kenapa? Nanti pada hujung tu, tengok ni ada unit yang ni, kita ada satu lagi unit 6 ni. Nanti ada benda yang dia akan suruh masuk balik. Macam tu. So you kena refine masuk balik. Kalau yang you lepas you hantar, consultant dah check. Kalau dia tak lepas, dia akan suruh you refine. Macam tu. Dia akan semak lah. Kalau rasa dia benda-benda yang tak berapa sangat tu, mungkin dia tak suruh you buat semula lah. Tapi jangan risau. Tapi kalau boleh-bolehnya siapkanlah. Itu cadangan saya lah. Biasanya itu terpulang pada konsultan yang semak. Bukan kita yang semak tau. Semua konsultan yang telah di-appoint daripada Apple lah. Memang mereka akan semak. Sebab dah peserta ramai, kadang-kadang mereka bagi feedback cepat. Kadang-kadang bagi feedback lambat lah. So kena bagi masa kepada mereka untuk go through, cikgu-cikgu journal lah. That's why kalau boleh, siapkan secepat mungkin. Kalau tak nanti mereka tak sempat nak go through, nanti dah tiba masa cikgu nak masuk bangkil 3, 4 pula, nanti tak dapat confirmation untuk email untuk kata cikgu boleh join bangkil 3. Alright? Okay. Ada lagi soalan? I
think kita sharing sampai sini sajalah kot. Kalau ada apa-apa, minta PM lagi lah. Tanya dalam bimbingan tu. Dan sekiranya ada kawan-kawan yang masih lagi belum masuk ke grup, tolong wawarkan kepada kawan-kawan cepat-cepat masuk . Sebab kalau ikutkan saya nama yang Puan Wan share tu adalah 800 lebih kan. Tapi dalam bimbingan tu dia baru 200 lebih kan. Masuk pula ALC kohort 1, kohort 2 yang masuk untuk membuat bimbingan. Dan harap-harap kawan-kawan yang masih belum bertindak tu kena cepatlah sebab ini kohort 3 tak tahu kita ada teruskan lagi tak. Kohort 4 ke 5 ke saya tak pasti. Tapi yang ada tu memang kenalah. Nak tahu bila daftar guna email Dalima tapi ID, apa tu soalan? Tapi ID biasa, so macam mana kena email sama ke? Email Apple memang ID personal. Memang Apple ID tak boleh guna MOE ID. Dia tak pakai organisation punya ni. Ya, betul. Okey, cikgu yang jangan risau masa cikgu masuk ALC punya kursus memang guna Apple ID. MOE ID adalah digunakan masa pendaftaran sebab nak buktikan cikgu adalah daripada Kementerian Pendidikan je. Macam tu saja. Tak ada masalah, no worry. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh end lah kita punya meet hari ini. Thank you, Ain. Bantu. Alright, thank you semua. Thank you Thank you semua yang Thank you semua.